Okey, marilah kita mulakan sesi pembentangan bisnes pada malam ini, tuan-tuan sekalian, yang dikendalikan oleh saya dengan baca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena dengan saya suratul mustaqim, suratul lazim. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Tidak kira dari mana saja anda menyertai sesi pembentangan bisnes pada malam ini yang dikendalikan oleh saya, Faiz Ismail, ataupun di dunia luar dan juga di dunia perniagaan ini dikenali sebagai Papa Berry. Baik. Sedikit pengenalan berkenaan diri saya, tuan-tuan sekalian. Nama saya seperti mana telah saya sebutkan tadi, berusia hampir dah 50 tahun dan Alhamdulillah sekarang ini bermasa tahun di Kuala Lumpur dan telah menyertai perniagaan ini, mengusahakan perniagaan ini bersama-sama dengan isteri saya Nurul Baiti ataupun lebih kenali sebagai Kak Baiti um, sejak penghujung tahun 2017 yang lalu, di mana pada peringkat awalnya saya adalah antara orang yang bukan nak kata negatif terhadap perniagaan ini, tetapi saya tidak berminat untuk bersama-sama pada ketika itu kerana perniagaan seperti ini saya dah sertai banyak daripadanya, tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat banyak sejak tahun 2000 lagi sebenarnya. Dan acap kali bila saya sertai perniagaan-perniagaan seperti ini, saya akan menemui kekecewaan dan tak dapat apa yang saya nak. Walaupun berusaha, memang sangat-sangat berusaha lah. Sampai satu tahap saya pernah menunggang motosikal Honda C70 dari Kuala Lumpur menuju ke Labu, Negeri Sembilan, semata-mata untuk bisnes ini. Bayangkan motosikal C70, bukannya motosikal macam LC150 ke, ataupun sekurang-kurangnya macam Modena Chris 110. Itu pun kalau macam kita tunggang motosikal 110cc daripada KL pergi ke Negeri Sembilan sejauh itu, pun orang macam Betul. agak, ish, biar betul kan? Tapi dalam masa yang sama juga, saya fokus, saya betul menunggang motosikal ini daripada Kuala Lumpur pergi ke Labu dengan menaiki Honda C70 untuk perniagaan lama saya. Kiranya nak menunjukkan bahawa usaha saya pada ketika itu tidaklah tenggelam, tidaklah tak berusaha ke, duduk diam-diam ke apa-apa ke. Saya ikut segala apa yang diajarkan tetapi tak dapat. Tapi Alhamdulillah, melalui perniagaan ini, kami bukan sekadar berjaya untuk dapat apa yang kami nak, apa yang kami angan-angankan selama ini dari perniagaan seperti ini, tetapi kami juga telah mencapai beberapa insentif. Boleh katakan semua insentif yang ditawarkan, kami telah berjaya mencapainya. Dan saya dan Baiti juga baru saja pulang dari Xi'an, China. Percutian yang telah ditaja oleh perniagaan ini secara asasnya. Alhamdulillah. Tapi this is not, today is not about me. Hari ini ialah hari untuk saya membentangkan peluang yang sama kepada anda, seperti mana yang telah dibentangkan kepada saya dan juga Baiti lebih kurang 9 tahun yang lepas. Sebab saya tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum itu izinkan saya untuk, orang kata apa, melakukan bypass video picker and the access your screen audio. Okey, allow lah. Okey, nak macam mana? Share sound. Kejap ya. Okey. Kejap tuan-tuan, saya present. Okey. Lambat pula keluar Zoom ni. Sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf ada sikit isu teknikal lambat. Okey, Alhamdulillah. So, kenapa saya pilih tajuk ini tuan-tuan sekalian, iaitu duduk rumah gaji USD, settle hutang hati happy. Sebab kita semua tahu, antara isu terbesar kita tuan-tuan dan puan-puan ialah kita ada lambakan hutang. Kita ada hutang, tak kira hutang lapuk, hutang kita dengan bank kita buat personal loan, ataupun hutang kereta, ataupun hutang rumah, ataupun hutang biasa dengan kawan-kawan dan sebagainya. Sebab memang kalau boleh tuan-tuan sekalian, kita memang dah agak. Saban tahun sebenarnya, saban harilah kita sebenarnya memang berhutang. Sebab apa? Sebab kebanyakan dari kita tuan-tuan dan puan-puan, kita kerja makan gaji. Saya seorang yang banyak bercerita berkenaan dengan isu ekonomi rakyat. Even baru-baru ini pun saya telah buat satu podcast bersama-sama dengan sahabat e-hailing. InsyaAllah videonya saya akan postkan pada besok. Patutnya malam ini tapi tak sempat. Kiranya tuan-tuan sekalian, kita ada banyak
isu sebenarnya dengan income kita. Gaji kita kadang-kadang hanya cukup-cukup makan ataupun tak cukup. Bayangkan dekat Kuala Lumpur ini, orang yang bergaji kalau total-total pun dekat 5,000, 6,000 pun memang tak akan cukup. Sebab dengan rumah yang mahal, dengan kenderaan, dengan sekolah. Bayangkan kalau anak seorang sekolah, sekarang ini belanja 4,500 tak lari kalau prasekolah. Kalau sekolah kebangsaan tu kita boleh ampun kira lagi lah. Tetapi kalau anak-anak kita masih kecil, di bawah umur 6 tahun, macam mana? Sebagai contoh, saya ada lebih kurang 3 orang anak lagi. Sorry, 2 orang anak yang bersekolah secara prasekolah. Kan? Dekat sebuah tadika swasta lah. Bukan pasti. Sebab masa tu pasti dah penuh. So, satu bulan, saya kena peruntukkan untuk satu kepala RM450. Itu pun dah kira murah tau. Sebab kebanyakan tadika swasta dekat Kuala Lumpur ini, RM500 ke atas. Setuju atau tidak? Tadika swasta dekat KL ini terutamanya, RM500 ke atas itu biasa. Sangat-sangat biasa. And then kemudiannya macam itu sekarang anak sekolah. Saya ada 2 orang anak yang sekarang ini, saya ada 5 orang anak semula kan. Dua tadi dah prasekolah dengan bayaran lebih kurang 4,500 untuk satu kepala. Saya ada 2 lagi anak yang sekolah rendah yang saya terpaksa masukkan ke sekolah swasta. Sebab sekolah-sekolah dekat Kuala Lumpur ini penuh gila. Satu kelas sampai 40-50 orang. Dan bila saya nak masukkan dalam senarai pun, dia masuk dalam waiting list. Jadi satu kepala sekolah swasta sama juga antara RM450 ke RM500. So di 4 kepala saja tuan-tuan sekalian, RM2,000 tak lari untuk belanja yuran bulanan sekolah mereka sahaja. Dekat RM2,000. Bayangkan kalau anda bergaji, suami dan isteri campur-campur lebih kurang RM6,000. Ianya akan meninggalkan anda dengan RM4,000. Dan rumah anda bagaimana? Dekat Kuala Lumpur, rumah yang paling murah tuan-tuan dan puan-puan untuk sewaan untuk sewaan, paling murah saya jumpa RM1,700. Paling murah. Kalau anda hendak murah lagi, anda tak boleh duduk dekat Kuala Lumpur. Anda kena duduk dekat pinggir bandar. Sebagai contohnya, anda kena duduk dekat Bukit Beruntung. Even Puncak Alam sekarang pun, sewaan rumah RM1,600 ke atas. Puncak Alam. Sungai Buloh jangan cerita lah. Jangan cerita Sarjana Utama. Jangan cerita dekat Kajang. Jangan cerita dekat Ceras. Situ saja RM1,600 ke atas tak lari untuk sewaan rumah. Setuju atau tidak? Kalau nak murah lagi, kena duduk Bukit Beruntung. Ataupun mungkin atas lagi dekat Serendah sebagainya. Tapi itulah, bila dah duduk rumah murah dan belanja logistik anda untuk pergi ke tempat kerja anda. Berapa pula nak dibagikan? Memang sekarang ini kita dapat minyak masih lagi bersubsidi, Budi 95. Kalau anda pakai kenderaan diesel, jangan ceritalah. Memang tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari anda akan menangis. Sebab minyak diesel 1 liter RM5. Tetapi kalau anda pakai Budi 95 pula, kerana jarak rumah anda jauh. Daripada Bukit Beruntung ke Kuala Lumpur lebih kurang dalam dekat 80 km. So, situ saja anda akan cepat habis kota Budi 95. Kota kita 200 liter je tuan-tuan dan puan-puan. 80 liter, 80 km, lebih kurang dalam penggunaan minyak, lebih kurang dalam mungkin 10 liter lah lebih kurang. Pergi balik dah berapa dah? Nampak? Jadi, lama-lama kota anda habis, anda terpaksa pula beli minyak menggunakan IC pasangan hidup anda. Which is, kalau tak kantoi, tak apa. Kalau kantoi, kena denda RM3,000, kena penjara. Jadi, itu cerita. Okey, kereta, kita kena bayar kereta. And then kemudiannya komitmen kita terhadap bil api, bil air, makan lagi dan sebagainya. Telco kita, internet kita. Belanja-belanja, let's say kalau ada kereta rosak ke apa-apa ke. Belanja perubatan anak-anak. So, semua ini tuan-tuan dan sekalian, memang selalunya akan menyebabkan kita tak cukup belanja tiap bulan. Dan apa kita buat? Biasanya kita akan buat loan. Kita akan pinjam. Tak pinjam dengan bank, kita pinjam dengan kawan-kawan. Selalu macam tu pinjam kawan-kawan. Ataupun pinjam dengan mak ayah. Siapa yang ada mak ayah lagi lah. Kalau macam saya dah yatim piatu ni, nak pinjam dengan siapa? Jadi kita dah banyak hutang. Komitmen kita tinggi. Tapi nak dapatkan duit kita banyak ni, apa yang biasa kita buat? Kita akan cek kerja part time. Setuju atau tidak? Siang kita kerja dekat office, malam kita try buat part time. Mungkin bawa Grab. Bawa Grab, tuan-tuan dan sekalian, saya cakap terus terang, kalau anda ada niat nak bawa Grab, tolong lupakan. Sebab bila anda bawa Grab, banyak belanja keluar banding masuk. Dan ini disebut oleh geng-geng Grab sendiri. Kan saya cakap saya ada buat podcast dengan diorang kan? Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, bawa Grab ini, pendapatan bersih anda sebenarnya RM6 satu jam. Bersih Lepas tolak sana sini, RM6 satu jam.
Mengambil kira anda memang full ada customer untuk tempoh 12 jam anda bekerja, katakan. RM6 satu jam. Kalau satu malam tu anda cuma tak mampu dapat ramai, mungkin dapat sikit ke apa-apa ke, baru berapa ringgit? Katalah satu malam anda dapat RM10 lah bersih. Ataupun RM20 bersih. RM20 bersih kali dengan 30 hari. Anda kerja tiap-tiap malam lah katakan. Baru RM600. RM600 itu atas apa dia punya modal dia. Apa dia punya pengorbanan yang anda terus buat. Pagi pukul 6 anda dah kerja. And then kemudian hantar pergi anak pergi sekolah semua. Balik. Terus anda bawa Grab. Balik kerja terus bawa Grab. Sampai rumah pukul 10 malam, 11 malam, 12 malam. Anak-anak dah tidur. Dan apa jadi kepada keluarga anda? Apa jadi pada perhubungan anda dengan ahli keluarga anda, dengan isteri, dengan anak, dengan sanak saudara, dengan jiran-jiran? Sebab apa? Anda cuma pergi kerja dan balik kerja tengah-tengah malam hanya semata-mata untuk survive yang belum tentu survive lagi. So, inilah sebenarnya hakikat kehidupan kita, tuan-tuan dan sekalian. Kita tak tahan dah. Kita tak tahan dengan semua ini. Kita tak tahan dengan segala tekanan, kewangan. Kita kalau boleh nak resign. Kerja kat office pun makin lama makin berlambak. Tetapi nak resign kita takut. Sebab apa? Kita tahu, anda kata kalau aku resign, aku nak fokus kepada benda-benda lain. Oi, sekarang ni nak cari kerja bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Zaman Madani ini memang nampak pelaburan banyak masuk. Hakikatnya peluang pekerjaan makin lama makin teruk. Yang nampak peluang pekerjaan kita okey, cantik dan sebagainya sebab mereka masukkan sekali sektor gig sebagai pekerjaan. Benda tu tak betul. Sedangkan pekerjaan yang sebenar, ada majikan, bayar gaji dan sebagainya, makin lama makin berkurang. Memang banyak pelaburan baru masuk, tetapi pelaburan itu dalam bentuk data center. Data center tak pakai staff. Data center tak pakai orang. Satu shift dalam seorang dua orang jaga cukup dah masalahnya. So macam mana? Jadi kita kena ada satu alternatif yang lain yang kita kena dapatkan income tambahan. Dan kalau boleh, income tambahan itu kita dapat ubahkan kepada income sebenar kita. Dan saya tahu dalam niat anda satu benda je. Kalau bolehlah kan. Kalau bolehlah aku dapat sekelepuk RM100,000. Dapat zerbuk RM200,000. Dapat sejambak sejuta terus katakan. Ui, banyak kerja aku dah settle. Hutang aku selesai. Siapa yang setuju dengan saya? Siapa yang ada teringat dalam hati macam tu? Oh, kalau aku dapat RM1 juta ni, one shot ni, sedapnya. Aku dapat selesaikan hutang. Aku dapat bayar settle rumah. Aku boleh beli rumah. Aku dapat itu, dapat ini. Siapa yang ada perasaan itu? Sebab saya pun ada perasaan tu juga. Kalau boleh nak ada sekelepuk RM100,000, okey, selesai dah aku nyebab hutang-hutang aku. Selesai dah duit kita aku sedikit. Sebab kalau boleh, kita nak hidup tak ada hutang. Setuju atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Kita kalau boleh tak nak ada hutang. Ni kisah dia. Dan inilah perasaan saya dengan Baiti peringkat awal sebenarnya. Sebab kita memang nak tu. Dan dalam perniagaan ini, inilah dia. Ini yang saya nak tunjukkan kepada anda tentang apa yang kita boleh capai. Iaitulah untuk mendapatkan bonus dalam bentuk USD. Bear in mind, ini bukan bonus bulanan ya. Bonus bulanan lain cerita. Ini cerita bonus sekelepuk yang anda akan dapat dalam bentuk puluh-puluh ribu ringgit, ratus-ratus ribu ringgit yang anda boleh gunakan one shot untuk selesaikan semua masalah hutang anda dan juga segala apa yang tertunggak dan sebagainya. Sebagai contoh ini, anda tengok berapa jumlah dia. Anda tengok jumlah dia lebih kurang dalam berapa ni? $423,000 Amerika Syarikat. Darabkan dengan duit kita sekarang. Okey, kita ambil lah darab 4. $400,000 darab dengan 4 dapat 1.6 juta ringgit. Saya nak tanya anda, apa benda yang anda tak boleh selesaikan bila anda dapat one shot gedebuk 1.6 juta ringgit? Rumah anda boleh settle tak? Berkemungkinan besar boleh settle. And then apa lagi? Kereta anda boleh settle. Kereta anda, kita memang confirm settle lah. Kan? Hutang-hutang lapuk kita, PT-PTN kita, hutang kita dengan HDN, tentu kat cukai dan sebagainya. And then kemudiannya hutang-hutang kita dengan orang lain. Hutang bank. Kita hutang dulu masa kita buat kenduri anak dan masuk isteri, kita berhutang. Contohnya kan. Semua benda hutang kita, hutang dengan bapak, hutang dengan kawan-kawan, hutang dengan bos. Rasa-rasanya semua boleh selesai tak? Bila anda dapat 1.6 juta ringgit. Macam mana jadi 1.6 juta? Sebab dia dapat $400,000. Dan ini contohnya kan. Ini $417,000. Sama juga. Ini tahun berlainan. Dua ni tahun berlainan tau. Bayangkan. Kalau 2 tahun berlainan. Tahun ini dapat 1.6 juta. Tahun depan dapat lagi 1.6 juta. 3.2 juta dalam tempoh 2 tahun. Rasa-rasanya apa benda yang anda boleh selesaikan? Apa benda yang anda akan sangkut lagi? Masa ini anda tak fikir hutang lagi dah.
Anda tak fikir nak bayar macam-macam. Anda cuma fikir apa? Aku nak tambah aset. Aku nak tambah simpanan. Aku nak tambah pelaburan. Sebab dengan duit-duit ini tuan-tuan sekalian, mula-mula kita selesaikan semua hutang. Kita selesaikan hit tisu bersama, apa tu, bayar hutang rumah kita, hutang kowe, hutang kuku, and then kemudian hutang kutu, semua ada lah. Kan? Dengan maknya, dengan hutang banknya, dengan PT-PTN kita selesaikan dahulu. Ada lebihan, mulalah kita menjana duit. Minta duit itu bekerja untuk kita. Kita labur dekat contohnya unit trust. Kita labur dekat ASB. Kita masuk pasaran saham. Kita masuk ke tempat-tempat yang menggunakan high yield. Kan? Yang dapat pulangan 20-30% setahun sebagai contohnya. Ada kat luar sana. So masa itu anda bayangkan apa yang akan jadi. Lama-lama anda dah tak perlu kerja. Lama-lama anda dah duduk kat rumah. Anda just fokus untuk jana bonus UST dan juga anda jana pendapatan pasif sepasif-pasifnya. Siapa ada impian macam tu, tuan-tuan dan puan-puan? Ha, Ke saya seorang cik dia macam tu? aduh, Ke itu. saya seorang impian macam tu? Tu kisah dia kan. Sekejap, saya tengok macam Don ni. Tak apa, okey. So, saya juga tuan-tuan sekalian, saya dan Baiti juga kami bermula dari bawah. Kami bermula daripada struggle. Dulu kami kerja makan gaji. Tapi kami tahu, kerja makan gaji ini, kami static di situ. Dan of course, bila kerja makan gaji ini, kami just terikat dan kami tak buat apa. Dan kami percaya dengan perniagaan, kami boleh capai macam-macam. Tu yang mula-mula nampak. Masa ini saya masih lagi ada leher, tuan-tuan dan puan. Tahun 2006, saya meniaga cakwe. Kan? Kemudian kami buka warung char kway teow selama hampir 10 tahun. Alhamdulillah. Antara terlaku dekat Gombak. Tetapi masa langsung tak ada. Duit masuk. Alhamdulillah. Tapi masa tak ada. Dan kemudian kami jumpa perniagaan bekam tahun 2013. Yang ini pula kami ada lebih banyak masa sebab apa? Kerja kat rumah. Tetapi tetap terikat. Sebab kami terpaksa tunggu customer datang. More often than not, kami tak boleh cuti lama. Macam raya je, kami kena balik awal sebab apa? Sudah ada customer nak bekam dan sebagainya. So, kami tak dapat nak spend masa. Jadi, kami berimpian nak ada satu perniagaan yang kami boleh dapat jana income yang banyak, berpeluang untuk dapat sekelepuk duit yang banyak. Dalam masa yang sama juga, kami nak ada masa untuk diri kami sendiri. Kami nak ada masa untuk bantu orang lain. Kami nak ada masa untuk, yelah, segala apa yang kami nak buat lah kan. Nak balik kampung tak ada cerita banyak. Kami nak berjalan pun tak ada pening-pening. Kami nak macam pergi ke China itu pun tak ada nak kena minta cuti dengan bos ke apa-apa ke. Dan pada tahun 2017, tuan-tuan sekalian, Baiti berjumpa dengan perniagaan yang diberi nama Forever Living. Dan Forever Living tuan-tuan sekalian, Alhamdulillah inilah income kami terkumpul sampai tahun 2025. 2026 masih lagi ongoing kan. Jadi tak masuk dalam ni. Cuma saya minta tolong jangan screenshot dan tolong jangan siarkan dekat social media ya. Sebab apa? Sebab melanggar akta. Tetapi sekadar untuk tunjukkan ini bukan sales. Ini ialah income terkumpul kami. Ini income bulanan yang dikumpul-kumpulkan. Yang bonus sekelepuk USD itu cerita lain. Ini income bulanan terkumpul kami sejak tahun 2005 berjumlah lebih kurang 1.05 juta ringgit total. So tambah tahun ni lebih kurang dalam mungkin 1.2 1.1 juta dolar lah kami dapat, alhamdulillah, insya-Allah taala. Dan kami juga telah mendapat begitu banyak sekali recognition, termasuklah dinobatkan sebagai juara penajaan untuk 3 tahun. Kami juga telah mendapat Global Rally, dapat percutian bersama-sama dengan bonus dekat masa ini kami kena pergi Abu Dhabi sebenarnya, tapi masa tu dapat pergilah sebab masa tu mak saya tengah sakit dan of course tengah COVID lagi time tu. And then kemudian kami juga nak kata apa merupakan penerima Forever to Drive, iaitu sebuah tabung kereta yang Forever bayar tiap-tiap bulan kepada kami sebenarnya. Yang ini saya akan ceritakan kejap lagi insyaAllah. Dan banyak lagi lah kejayaan-kejayaan dan juga antara terkini kami dinobatkan sebagai top 10 Open Group Case Credit seluruh negara. Maknanya daripada ramai-ramai jutaan ahli forever dekat Malaysia, di Malaysia ini terutamanya, kami berada di kedudukan yang ke antara top 10 tuan-tuan sekalian. Nombor 8 setepatnya. Alhamdulillah. Memang sangat-sangat luar biasa. Baik. So, bukan kami saja yang dapat semua ini, tetapi kami telah bantu ramai orang daripada pelbagai latar belakang untuk mereka ini berjaya dan juga mendapat apa yang kami dapat. Termasuklah orang-orang yang seperti ini suri rumah. Ini seorang yang sekarang ini merupakan board of directors dekat sebuah syarikat penerbangan ataupun syarikat orang kata apa, pengurusan travel yang terkemuka dekat Malaysia. Yang ini merupakan anak beranak yang tidak ada pelajaran tinggi sebagainya. Dan kami juga telah didik ramai orang untuk mendapat insentif yang sama dengan kami, tuan-tuan dan sekalian. Dan saya harap sangat agar kami dapat bimbing anda untuk dapat perkara yang sama juga. Baik. Ramai orang duk kata, Papa Berry, saya ni kan, bila Papa Berry cerita macam ni, benda ni MLM. Ya betul, benda MLM. Tetapi saya kan Papa Berry,
Macam tak yakin dengan MLM. Sebab saya dengar banyak cerita buruk dan saya juga pernah join tapi tak dapat. Saya join dah banyak, dah beribu dah duit saya habis. Tetapi saya tak dapat kejayaan dekat MLM ni. Jadi bila Papa Billy cerita yang Papa Billy berjaya dekat Forever ini, saya skeptical. Macam mana pula boleh berjaya? Sedangkan kita tahu yang macam tak ramai orang berjaya dekat apa tu MLM ni sebenarnya. Baik. Sekarang ini tuan-tuan sekalian, bukan anda saja rasa macam tu. Macam saya katakan pada awal tadi, saya juga merasai perkara yang sama. Iaitulah pada peringkat awal, saya tak yakin pun aku akan dapat benda ni. Sebab kita dapat macam-macam kan. Dengan segala jenis syarikat. Saya tak nak sebutlah nama syarikat-syarikat tu. Semuanya popular belaka. Kan? Popular, ada jutaan ahli sebagainya. Tapi kita tak dapat. So, bila orang cerita yang, kau akan dapat bonus USD. Kau akan dapat sekelepuk duit. Kau akan dapat income 5 angka. Kita tak percayalah. Tetapi akhirnya saya diajar untuk cek 3 perkara ini kalau nak pastikan kejayaan yang sebenar. Yang pertamanya syarikat. Syarikat kena mantap. So saya perkenalkan anda sedikit dengan syarikat Forever Living tuan-tuan sekalian. Syarikat ini dah berusia 48 tahun pada tahun ini tuan-tuan dan puan dan juga berasal usul daripada Amerika Syarikat. Ya. Walaupun namanya nama syarikat Amerika, tetapi kita semua tahu juga dekat Amerika sekarang pun tak semua, bahkan majoriti dah tak sokong benda-benda karut yang Amerika Syarikat tengah buat sebagainya, terutamanya dengan Israel dan macam-macam lagi. Dan syarikat Forever ini pun tuan-tuan sekalian, sejak dahulu mengamalkan sistem apolitical. Maksudnya benda-benda politik dunia, benda-benda yang pengarut macam apa tu Hari Pelangi ke apa-apa ke, mereka tak masuk campur dan mereka tidak terlibat. Sebab bab kata dia punya CEO iaitu Greg Moran ketika datang ke Malaysia tak berapa lama dahulu, dia kata dia faham Forever ini masuk di banyak tempat. Jadi kita tak boleh macam hendak menunjukkan kecenderungan kita pada mana-mana pihak sebab takut nanti ada orang tak puas hati. So jalan selamat Forever kata kita tak campur semua. Selesai. Kita terima semua tapi tak campur semua. Dan itu yang Forever buat sampailah ke hari ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Keduanya, syarikat ni besar. Syarikat yang ada dekat 170 negara di seluruh dunia dan juga telah melahirkan 10 juta pengedar dan juga ribuan jutawan ramai di antaranya ada dekat Malaysia ini. Saya akan tunjukkan anda siapakah mereka. Yang ketiganya, syarikat kaya. Yang ini penting sebab kebanyakan syarikat dekat dunia ini, bahkan dekat Malaysia pun sebagai contohnya, founder jumpa ataupun mengasaskan syarikat-syarikat mereka sebab mereka nak jadi kaya. Saya orang biasa-biasa, saya pergi ke kilang OEM, aku nak satu produk, aku nak pelasakan, aku nak jadi kaya. Dan aku lantik ejen sebagainya tu jual bagi pihak aku. Tapi macam Forever ini, owner dia atau pengasas dia, iaitu Mendiang Rexbond, memang dah kaya. Dia memang merupakan hartawan hartanah. Memang dia dulu lagi, sejak sebelum dia found Forever lagi pada tahun 1998 tu, memang dia merupakan billionaire hartanah. Oleh kerana itulah modal berbayar Forever ini sampai 20 juta dolar dan juga asetnya sampai 4 bilion dolar. Yang ini penting sebab apa? Sebab kalaulah kita punya modal berbayar itu tinggi, kita tak akan risau tiba-tiba company tak mampu nak bayar kita. Manalah tahu na'udzubillah kan. Nasbillah perang Iran Amerika Syarikat ni tak berlagat. Tapi kalau perang tu berlagat, pening juga. Sebab macam mana kita nak sustain? Sebab apa? Sebab dengan satu dunia masalah dengan minyak dekat salah hormon sangkut ke apa-apa ke. So kita risau. Macam mana Forever nak bayar kita punya income? So dengan modal berbayar sampai 20 juta dolar ini, macam ni inilah. Oh, no problem. Anda kata kalau sangkut sangat sales pun, kita still boleh bayar you. No problem at all. Sebab cash flow dia tinggi. Dan yang paling utama sekali, Forever ini juga merupakan syarikat private. Oh, Papa Berry, kalau syarikat tu besar, dia mesti public listed, tersenarai dekat bursa. Kalau syarikat yang tak tersenarai, ini syarikat kecil lah kan? Jawapannya tak semestinya. Dan kejap lagi saya akan beritahu kepada anda, mengapakah syarikat Forever ini bagus disenaraikan sebagai syarikat yang private, bukan syarikat public listed. Dan of course, jualannya kukuh. Sentiasa menaik setiap tahun dan tidak terkesan dengan krisis ekonomi dunia. Bahkan krisis Iran ini pun sebenarnya tidak menjejaskan Forever Living sebenarnya. Kita masih lagi mencatatkan income dan sales yang tinggi di seluruh dunia, tuan-tuan dan puan sekalian. Walaupun terdapat ketidaktentuan berkenaan dengan logistik pada ketika itu. Maknanya kita dah survive everything. Kita dah survive masalah kegawatan ekonomi Asia tahun 1989. Kita dah survive masalah satu saham dunia jatuh tahun 2008. Kita dah survive COVID-19. Dan kita juga survive perang Iran Amerika Syarikat baru-baru ini. Dan insyaAllah apa jua krisis akan menyaksikan Forever akan terus survive dan kita tetap boleh buat duit seperti biasa. Dan of course nampak tak di seluruh dunia kita ada, bahkan di sini. Kita juga, ya aduh terkejut aku. Kita juga ada cawangan dekat Palestin. Sekejap ya, ada orang, kejap saya kena
mutekan somebody. Siapa? Kejap ya. Siapa kena mute ni? Okey. Alhamdulillah. Sorry tuan-tuan dan puan, ada sikit apa tu agak apa? Ada sedikit apa ni? Apa pergi ke Adobe aku ni? Astagfirullahaladzim. Tengok nak kena. Okey, dah settle lah. Alhamdulillah. Mendapat balik Sorry. Sedikit gangguan teknikal di situ tuan-tuan dan puan-puan. Baik. So, nak cerita tadi, kita sebenarnya ada juga cawangan dekat Palestin, tuan-tuan dan puan-puan. Nak beritahunya, cuma sekarang ini oleh kerana masalah politik dekat sini makin sangat-sangat teruk, maka cawangan ini terpaksa ditutup buat sementara waktu. But bear in mind, kita pernah ada cawangan dekat Palestin. Menunjukkan yang forever ini juga memang diiktiraf Palestin sebagai sebuah negara, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Yang keduanya, syarikat dah okey, kita kena fokus pada produk pula. Produk ini assets. Sebab mana-mana bisnes yang kata anda tak perlu cari orang dan tak perlu jual produk, saya cakap terus terang anda kena lari jauh daripada bisnes itu. Sebab itu bukan bisnes sebenar. Itu penipuan. Sebab ianya merupakan mungkin skim Ponzi, mungkin juga skim piramid yang akan menggunakan duit anda untuk dibayarkan kepada orang bawah dan sebagainya. Lagipun kalau tak cari orang, kita nak berniaga dengan siapa? Kambing? Baik. So, kenapa produk-produk Forever? Yang pertamanya Forever ini produk-produknya memang terpaksa orang beli sama ada untuk kekal sihat, kekal cantik dan juga atasi penyakit. Dan juga produk kita bukan produk keras. Bukan produk yang bermusim, bukan produk yang viral. Produk kita, bab kata MDMC Tirafidah, selagi kita ini manusia, kita kena jaga perut, kita kena jaga kirim salur darah. Selagi kita ada perut dengan salur darah, selagi itulah kita memerlukan produk Forever ini, tuan-tuan dan puan-puan, secara asasnya. Dan oleh kerana itulah repeat pembelian yang tinggi. Saya ada customer yang membeli sejak tahun 2018 tak pernah putus sampai kali ini, tuan-tuan sekalian. Ramai sebenarnya dan juga permintaan sepanjang hayat. Yelah, selagi kita bernyawa lah tuan-tuan sekalian. Selagi kita bernyawa, kita ada tuntutan untuk menjaga kesihatan diri, betul atau tidak? Saya sendiri dah dekat 50 tahun dah umur. Saya seorang yang sangat-sangat aktif. Pergi sidang media sana, pergi sidang media sendiri, pergi himpunan sana, jumpa orang tu, jumpa datuk ini, jumpa tasri itu. Saya bergerak banyak. Jadi saya perlu sihat. Saya perlu cergas. Saya perlu betul-betul bertenaga. Even masa pergi ke Jian hari tu, kami dah berjalan lebih kurang 50,000 step dalam tempoh 3 hari. Kalau kami tak amalkan produk Forever, tuan-tuan sekalian, tumpah bakal berak. Tu kisah dia. Dan juga produk Forever, walaupun syarikat dia syarikat bukan Islam, tetapi produk-produknya adalah berasaskan sunnah. Sebagai contoh, aloe vera itu sendiri merupakan produk makanan sunnah. Iaitulah daun as-sabir, disebutkan dalam hadis Abu Daud. Kemudian kita juga ada madu. Madu yang ceritalah produk sunnah yang paling terkenal. Dan kita juga ada minyak zaitun yang diformulasikan dalam kita punya minyak ikan. Dulu-dulu kita ada delima, tapi produk delima itu dah didiscontinuekan sebab apa? Cuma orang Malaysia saja yang pandai makan. Tu kisah dia. Dan juga produk kita head to toe. Daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, luar dalam semua ada. Sesuai untuk semua peringkat umur. Bahkan bayi umur 6 bulan yang makan solid food dah start boleh makan produk Forever. Kalau produk siapa lagi lah, bayi yang sangat-sangat kecil yang baru lahir ke atau seminggu 2 minggu pun, kita boleh sapu dengan sapuan produk-produk Forever macam aloe jelly dan sebagainya untuk mengelakkan rangsangan, untuk mengelakkan dia punya keradangan kapal pegat kulit dan macam-macam lagi. Dan of course, kita juga tuan-tuan sekalian, produk ini sesuai untuk semua jantina. Jantina ada 2 je. Jadi sesuai lah untuk lelaki dan perempuan. Baik. Kita yang paling penting sekali saya beritahu di sini, kita bukan sekadar pemasar produk. Kebanyakan syarikat di luar sana mereka ialah pemasar produk saja. Produk dia ambil dari kilang lain, dia pasarkan. Kerana itulah mungkin produk itu begitu agak mahal dan juga mungkin mereka tak mampu nak jaga QC sangat. Tetapi dekat Forever ini tuan-tuan sekalian, kita juga merupakan bukan sekadar pemasar produk, kita ialah pengeluar. Kita juga ialah penanam, kita juga ialah peladang. Terutamanya produk terkait dengan aloe vera dan juga produk terkait dengan lebah. Kita ialah pemonopoli pasaran dunia untuk aloe vera dan juga produk berasaskan lebah. Sebagai contoh aloe vera, kita ada 3 ladang tuan-tuan sekalian terletak dekat Texas, dekat Dominican Republic dan juga dekat Mexico. Yang saiz ketiga-tiga ladang ini jika digabungkan seluas hampir 2 kali ganda negara Singapura. Ramai antara rakan-rakan kami tak dapat lagi lah pergi kan. Tetapi ramai antara rakan-rakan kami yang dah menjejakkan kaki ke sana dan memang mereka cakap terus terang, kawasan itu memang sangat dijaga rapi. Dan proses pembuatan aloe vera dekat sana tuan-tuan sekalian, semuanya organik.
dia tak ada pakai bahan kimia yang pelik-pelik, dia tak ada apa. Even nak belah aloe vera itu pun menggunakan tenaga manusia, bukan mesin. Nak belah aloe vera tu, nak dapatkan dari saponin tu kan, yang tengah putih tu, semua pakai manusia. Dia tak ada pakai mesin, dia tak ada pakai robot, dia pakai manusia, tuan-tuan dan sekalian. Dan of course, untuk produk terkait dengan lebah pula, kita ada dua gurun. Sebab kita pakai madu gurun kan, lebah gurun. Satu dekat Sonoran Desert dekat Arizona, satu lagi dekat Gurun Tabernas dekat Selatan Almeria. Di situ, kita memang ada dua gurun yang besar, yang berusia lebih 200 tahun, dibeli dan juga dimiliki oleh aloe vera gel dimiliki oleh Forever Living, dan dari situlah produk-produk berasaskan lebah macam madu, bee propolis, bee pollen dan juga royal jelly dikeluarkan secara pukal. Dan juga yang paling penting, macam biasa produk-produk kita ini tidak ada ataupun sangat-sangat kurang mengandungi bahan kimia yang pelik-pelik, tuan-tuan dan sekalian. Dan bukan sekadar ladang itu yang kita punya, kita juga memiliki kilang pemprosesan 100%. Botol kita pun kita buat sendiri. Kita tak pakai outsource. Dan kemudiannya makmal, R&D, every single thing, termasuklah kapal logistik yang nak bawa produk dari Amerika Syarikat, nak pergi ke kita pun menggunakan kapal Forever. Kita tak outsource. Cuma sampai ke Malaysia ni dia pakai DHL lah kan. Tapi lah, memang mana ada nak buka syarikat kurier kat sini kan. Tapi nak kabarnya, apa saja daripada Amerika Syarikat sampai ke kita, memang 100% mereka pegang. Jadi dalam erti kata lain, tuan-tuan sekalian, mereka kontrol segala aspek pengeluaran. Jadi oleh kerana itulah mereka jaga 100% tentang kualiti dan juga tentang sistem pengeluaran pada kita. Semuanya cipta terpelihara dan juga berpattern, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. So, kita bukan sembang kosong bila kita kata produk kita berkualiti. Kita ada bukti dan ada rekod. Sebagai contohnya kan, kita ada banyak anugerah-anugerah antarabangsa. Dan juga tuan-tuan sekalian, kita juga diiktiraf halal oleh Ivanka. Ivanka ini merupakan halal yang orang kata apa, merupakan halal yang diiktiraf dekat Amerika Syarikat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. And then kemudiannya, oleh kerana sekarang ini kita pun dah ada perjanjian dengan Amerika Syarikat, maka halal Ivanka ini juga terguna pakai 100% dekat negara kita. Begitu juga, tak cukup dengan halal, kita dapat pengiktirafan kosher dan juga mendapat pengiktirafan International Aloe Science Council. Dapat je lambang ini ada aloe vera ni, bermaksud produk kita memang pure aloe vera, memang diiktiraf sebagai produk aloe vera yang tulen dan asli, serta memang benar-benar menepati piawaian oleh IASC itu sendiri. Dan juga tuan-tuan sekalian, kita ada 3 orang Scientific Advisor Board yang tidak digaji oleh Forever, yang kerja mereka memantau kita punya kualiti dan juga kita punya keberkesanan produk kita. Mereka ini merupakan pakar dalam bidang masing-masing, dalam bidang farmasi, dalam bidang medik dan juga dalam bidang bioteknologi dan sebagainya. Dan of course, kerana itulah produk kita merupakan produk kesihatan top 1 di Jepun. Pasal top 10 countries ini, kita sebenarnya tiap-tiap tahun tuan-tuan sekalian sentiasa duduk top 5. Cuma tahun ini, kita tak duduk dekat top 5. So, saya harap sangat-sangat dengan bantuan anda semua, kita nak kembalikan kedudukan kita yang sebenar sebagai antara negara terhebat dalam dunia forever living di dunia. Okey atau tidak? Nak tak kita sama-sama cabar diri kita sendiri untuk letakkan Malaysia ini di kedudukan yang sepatutnya, iaitu antara 5 negara terbaik dalam dunia forever living ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya akan cuba fight dan saya akan ajak anda untuk sama-sama kita fight meletakkan Malaysia di persada dunia seperti mana biasa dan sepatutnya, insya-Allah taala. Kejap ya. Okay. Sorry. Aku tak boleh nak set for you tak boleh unmute lah. No problem. Okay. So, nak ceritanya kenapa produk kita bagus, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita nak cerita kat orang kadang-kadang tak boleh tangkap otak. Saya dulu ada pasarkan satu produk tau. Produk ni terkenal, tempatan. Memang terkenal dan orang banyak kata bagus dan sebagainya. Tetapi saya cukup susah nak convince orang untuk beli produk ini. Sebab apa? Sebab kita tak boleh tunjuk ke orang tu macam mana produk ini secara asasnya beroperasi dan berfungsi. Tapi produk-produk Forever ini, tuan-tuan sekalian, satu kelebihannya, dia boleh dibuat demonstrasi. Dan seperti mana ditunjukkan sini, dua produk ini memang core. Selagi kita ini ada salur darah, selagi kita ini ada usus dan juga perut, dua ini adalah sangat-sangat penting. Sebab kedua-dua ini memang cover boleh katakan 100% punca masalah dalam badan kita. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, dua-dua produk ini boleh kita buat demonstrasi untuk kita tunjukkan kepada customer kita tentang bagaimanakah produk-produk kita ini fungsi. Yang pertama ialah aloe vera gel botol kuning ini.
Sekarang botol dia lain sikit dah. Tetapi kalau anda Stay Forever sekarang, anda masih lagi dapat botol kuning inilah kan. Tapi kandungan sama je pun. Cuma botol je berbeza. So, botol kuning ini, memang saya cakap terus terang, mungkin ramai di antara kita yang pernah nampak one way or another. Sebab produk dah lama dah kat pasar Malaysia. Sangat-sangat lama. Jadi produk ini tuan-tuan sekalian, satu kelebihan dia ialah, dia boleh membantu untuk membersihkan usus kita. Dan macam mana kita nak beritahu kat customer kita, produk kita ini boleh membersihkan usus. Takkanlah kita bantai nak belah pula perut dia, keluarkan usus dia, dan cuci time tu juga. Mati anak orang. So, caranya ialah kita buat demo, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang, saya nak tunjukkan demo aloe vera gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Air putih ini macam badan kita. Bila kita makan ayam cucuk, perasa, pewarna, pengawet, processed food, frozen food, semua itu adalah toksin dalam badan kita macam betadine ini. Kita makan roti canai, teh tarik, mi goreng, 20 tahun, 30 tahun. Tapi badan kita masih tahan lagi. Sebab masih muda. Dan Allah memang bagi kita antibody semua jadi. Sebab itu, makan macam-macam tak jadi apa-apa. Tetapi, bila kita semakin tua, antibody kita semakin lemah. Manakala toksin dalam badan kita semakin bertambah. So, ini contoh toksin dalam badan kita pada umur 40, 50, 60 tahun. Sampailah satu hari Allah keluarkan penyakit kanser, diabetes, stroke, buah pinggang dan macam-macam lagi. Ini mie segera. Dia macam usus kita. Dia menyerap air dan menyerap khasiat. Bila badan kita tak ada toksin, usus kita bersih macam ni. Tapi, bila usus kita mulai kotor, banyak toksin, usus kita akan menyerap semua toksin dan akhirnya tersumbat. Bila tersumbat, anda makan apa-apa pun tak guna sebab usus tak boleh menyerap lagi dan sebab itulah kita tak cukup khasiat dan kita jatuh sakit. Lepas tu, orang kata usus boleh cuci dengan air banyak. Tengok ni, air sebenarnya tak boleh cuci usus yang kotor. So, sekarang kita guna aloe vera gel. Aloe vera gel satu-satunya tumbuhan yang Allah cipta yang boleh cuci usus. Kita tuang sikit dan kita cuci usus kita dengan aloe vera gel. Tengok tindak balasnya. Semua toksin hilang dan ia akan keluar ikut pembuangan. Dan aloe vera gel akan buat perlindungan di atas usus kita. So, bila kita makan balik toksin, ia tak akan mudah menyerap sebab dia dah ada protection. Dalam aloe vera gel ada lebih 200 nutrien. So, ujian ini nak buktikan kehadiran nutrien dalam aloe vera gel yang menjadi sumber elektrolit bagi badan kita. So, nampak tak? Bila kita minum air putih, mentol tak menyala. Tapi, bila kita minum aloe vera gel, mentol menyala secerah-cerahnya. Inilah yang membuatkan badan kita bertenaga bila minum aloe vera gel. So, bila badan kita bersih, barulah kita terhindar daripada penyakit 3 serangkai, iaitu darah tinggi, kecil manis, kolesterol tinggi, kanser, stroke dan sebagainya. Jom kita minum aloe vera gel sekarang juga. Dan bagi anda yang pertama kali minum aloe vera gel ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda mungkin akan merasai salah satu daripada 4 rasa ini dan tak semua orang sama, tuan-tuan. Mungkin anda akan semasam, mungkin anda akan sepayau, mungkin pahit dan juga mungkin juga masin. Dan setiap rasa berbeza ini sebenarnya membawa cerita yang berbeza. Apa sebenarnya yang tengah berlaku dalam badan anda? Masam tu tandanya apa? Payau itu tandanya apa? Pahit apa? Masin apa? Saya tak nak ceritakan sini, anda jadi ahli dahulu, anda minum aloe vera gel dan apa yang anda rasa, anda cuba beritahu pada orang yang bawa anda masuk ke dalam Zoom kita pada malam ini. Kalau kami punya, tanya kami lah. Kami akan cerita pada anda tentang apa isu dia. Masam itu kenapa, payung dan sebagainya lah kan. Okey. Selain daripada produk aloe vera gel ni, macam saya sebutkan tadi, kita ada satu lagi produk iaitu produk minyak ikan kita, Forever Omega 3 Plus. Di mana minyak ikan ini dia special. Dia bukan sekadar ada omega 3 iaitu minyak ikan, mereka juga letakkan omega 9 iaitu minyak zaitun di dalamnya. And that is the very first ataupun the only formula yang saya nampak dekat mana-mana pun minyak ikan campur minyak zaitun. Dekat farmasi luar sana tuan-tuan sekalian, yang saya nampak biasanya minyak ikan campur dengan garlic. Tetapi saya tak jumpa formulasi minyak ikan campur dengan minyak zaitun. Dan fungsinya ialah untuk membantu menyelesaikan isu keklot bahasa Melayu, kesumbatan dalam salur darah kita. Dan produk ini juga kita boleh buat demo, tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum. Okey, saya nak tunjukkan bagaimana kolesterol ataupun lemak dalam salur darah kita boleh dihancurkan dengan minyak ikan. Okey, di sini kita ada 2 gelas yang diibaratkan seperti salur darah kita. Air panas ni pula, ini ibarat macam darah kita. Okey, styrofoam ini kita boleh anggap ibarat macam kita punya kolesterol yang telah tersumbat dalam salur darah kita, yang datang daripada pemakanan kita sehari-hari, iaitu makanan bergoreng, berlemak, berminyak.
Okey, kemudian saya nak uji dua minyak ikan yang biasa kita pakai iaitu BioLife dan juga Forever Living Omega 3. Okey, kita pakai BioLife dulu ya. Okey, saya pecahkan minyak ikan ini dan titiskan dalam styrofoam menunjukkan bahawa kita sudah makan minyak ikan dan dia akan masuk dalam saluran kita dan bertemu dengan kolesterol kita. Okey, betul juga ujian satu lagi kita menggunakan Forever Living Omega 3 Plus yang mana saiznya lebih kecil. Okey, kita titiskan minyak ikan omega 3 dalam gelas menunjukkan bahawa kita sudah makan dan minyak ikan itu akan bertemu dengan kolesterol yang berada dalam saudara kita. Okey, kemudian kita boleh tengok tindak balas yang berlaku ke atas styrofoam yang berada dalam kedua-dua gelas ini. Okey, kita lihat styrofoam yang berada dalam gelas yang menggunakan omega 3 plus daripada Forever Living kecut ya. Styrofoam tu kecut dan lisut. Ini menunjukkan kolesterol musnah bila kita amalkan omega 3 plus. Manakala yang satu lagi ini tak berlaku apa-apa perubahan. Selamat beramal dan belilah omega 3 plus daripada Forever Living. Kalau styrofoam yang dimasukkan minyak ikan dekat farmasi itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan cerita sehari. Sampai PRU yang ke-16 pun dia tidak akan hancur sebenarnya. Dan kerana itulah, kalau kita perasan, kita makin tua, makin dia veteran kan, kita makin cepat mengah. Dulu masa kita muda-muda, masa kita remaja sebagainya, kita berkeluar rumah petengah hari, main bola sampai petang pukul 7 ke 8 pun kita steady. Tetapi sekarang ni nak panjat tangga pun mengah. Sebab apa? Sebab ini. Saluran darah kita yang carry oksigen dalam badan kita makin lama makin tersumbat. Dan ini juga menjadi punca mengapakah kita ini mudah mengantuk sebenarnya tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab kita punya oksigen tak sampai ke otak sangat. Dan kemudiannya, kita juga cepat-cepat lenguh. Kita cepat sakit kaki, cepat kekebasan, cepat kesemutan. Semuanya kerana saluran darah kita ini bermasalah. Dan andai kata kalau dibiarkan tuan-tuan dan puan-puan, lama-lama memang kita akan terkena stroke. Na'udzubillah. Dan produk Omega 3 Plus kita ini tuan-tuan sekalian, atau nama asalnya Arctic Sea, telah direka cipta dan juga diformulasikan oleh Bapa Omega, pemenang hadiah Nobel untuk kajian Omega, iaitu Dr. John Dierberg. Diperkenalkan untuk dunia Forever Living sejak tahun 2012 sampai sekarang ianya kekal menjadi antara bestseller di Forever Living ini secara asasnya. Baik. So, kita ada banyak testimoni tuan-tuan sekalian produk-produk kita. Termasuklah nenek tertua, kembar tertua di dunia. Di Jepun, berusia 120 tahun, amalkan Forever Aloe Vera Gel ini. Kucing pun sama juga, hidup lebih tua dari biasa kerana tuannya bagi minum aloe vera gel. Beradik ini ada masalah sopak, makan produk Forever jadi kulit okey. Yang ni Kak Yunismah ada masalah kecing manis dan kemudian terpijak pagu karat, gangren. Doktor kata potong kaki, kami bagi. Ini customer kami Kami bagi makan produk Forever, alhamdulillah lukanya bercantum kembali. Abang Z Lasmawi dulu ada masalah badan yang sangat-sangat comel. Lepas masuk Forever turun 12 kilo dalam tempoh sebulan. Ataupun satu di customer kami Makcik Ramlah duduk dekat Sungai Petani ada masalah saraf motor. Nak solat payah, nak jalan payah, makan produk Forever dah boleh berjalan tanpa menggunakan tongkat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Banyak lagi lah sebenarnya testimoni kita sebenarnya. Baik. Ini testimoni global tuan-tuan. Testimoni thalassemia sebenarnya. Ada thalassemia. Ya. Yang ni testimoni thalassemia. Dia ni memang ada masalah thalassemia yang sangat-sangat kuat, yang sangat kronik tuan-tuan sekalian ni. Tapi itulah antara lain dia merupakan antara orang yang dia survive dan juga merupakan antara kisah kejayaan juga di Forever Living. Baik. So, itu cerita pasal syarikat dan juga saya cerita pasal produk. Sekarang ini tentang bagaimanakah cara untuk buat duit dekat Forever. Sebelum saya nak bawa anda tentang mengenali dunia Forever Living ini dari segi macam nak buat duit, ada 4 ciri pada pemasaran ini yang anda kena tahu. Yang pertamanya adalah simple. Dia tak ada orang tengah, tak ada sistem point, tak ada pairing, tak ada benda yang pelik-pelik. Yang keduanya duplicable. Setiap orang dekat Forever bermula dari tapak yang sama, iaitu modal RM90 sekali seumur hidup, ataupun mungkin dia terus jadi VIP. Antara dua tu je. Tak ada dalam Forever ini, kalau kau nak pangkat lagi tinggi, kau kena bayar lagi banyak. Tak ada. Dua ini saja. Tidak ada lebih, tidak kurang. Jadi kalau ada orang kata, masuk Forever ini, you kena bayar lah dalam RM30,000, RM40,000. Benda tu tak betul, tuan-tuan dan sekalian. Semua orang bermula daripada tapak yang sama, termasuklah kami juga. And then juga profitable. Sangat-sangat menguntungkan. Nanti anda boleh Google syarikat MLM mana yang telah memberikan payout paling tinggi dekat dunia. Dan anda akan jumpa nombor 1 ialah Forever Living. Dan juga peluang untuk naik income secara adil. Sebab dalam Forever ini, tidak ada istilah upline lagi kaya berbanding downline sampai bila-bila.
Kalau anda buat kerja, anda juga lebih hebat dan boleh jadi banyak duit berbanding dengan upline anda. Dan juga usaha sedikit, untung banyak insya-Allah Ta'ala. Yang keempatnya, fun. Seronok. Percutian mewah sepercuma 3 kali setahun. Dan tak stres, tak payah nak kena maintain, nak kena animal queue untuk dapatkan bonus dan sebagainya. Dan ada banyak reward dan juga recognition, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. Sekarang saya nak cerita tentang 3 konsep pelan pemasaran forever ini yang berbeza dengan syarikat-syarikat lain. Yang pertamanya, berkenaan dengan syarikat kita ini bukan syarikat orang tengah. Baik. Macam mana, apa maksud syarikat orang tengah ni? Sekarang ini kebanyakan syarikat dekat luar sana, tuan-tuan sekalian, macam saya sebutkan pada awal tadi, mereka bukan ada kilang sendiri. Kalau mereka ada kilang sendiri pun, mereka tak ambil bahan mentah daripada tanah mereka sendiri. Mereka akan ambil dari pihak ketiga. Biasanya ambil produk yang dikeluarkan oleh kilang pihak ketiga lah. Okey? Ladang kilang orang lain, dan mereka ini tak kira syarikat A.Y ke, C.I ke apa-apa ke, mereka ambil produk dari kilang orang lain ni, pump, dia chop, letak nama syarikat dia. Baik. Kemudian dia juga akan cari orang macam kita untuk jadi ejen pemasaran dia. Jadi kita ini tuan sekalian, instead of kita akan dapat banyak income, kita terpaksa berkongsi orang tengah ni. Macam contoh mudah lah. Kalau anda nak jual Toto, Narita kan, yang tempat Ta'asido tu, anda kalau boleh nak cari apa tu bekalan tu Toto itu dari mana? Adakah anda nak beli dekat JM Kelang, ataupun anda beli dekat Pakistan macam mana anda nak jual? Ataupun anda kalau boleh nak pergi dekat Naratiwat, nak pergi dekat kilang dia, and then kemudian anda beli dengan harga kilang, dan anda boleh jual pada harga pasaran. Pada 15 lah. Pada Ya, ada banyak pula kebisingan di situ. Tabung haji dah tak ada buat macam dulu lah. Okey, kejap. Sorry. Saya tak boleh nak mute ni lah. Nama tahu tu hostel participant. Kejap Okey. Saya terpaksa tutup lah, minta maaf. Okey, sorry. Ada gangguan sikit sebab tadi saya terdapat nak mute kan. Zoom buat sistem baru, jadi saya tak tahu mana kau mana pergi. Baik. So, macam saya sebutkan tadi, kalau anda merupakan orang yang nak jual Toto Narita tu, adakah anda nak ambil stok dari JM Kelang, ataupun anda kalau boleh nak pergi ke Naratiwat, nak beli stok daripada kilang dia terus, jual ke Malaysia. Dah sasar lah kalau boleh, kita nak pergi ke Naratiwat terus, ambil stok, jual ke Malaysia, betul tak? Macam tu juga Forever. Forever telah meniadakan orang tengah sebab mereka sendiri merupakan pengeluar. Mereka ialah pengilang, mereka ialah peladang, mereka ialah pengeluar. Everything is them. Kalau kita dengan Forever, seolah-olahnya kita berurusan directly dengan kilang. Forever di Malaysia ini cuma syarikat pengurusan saja. Dia menguruskan kita, antara kita dan juga HQ Forever dekat Arizona sana. Jadi, Forever ini ialah syarikat kilang dan juga pengeluar. Jadi, apa-apa pun kita eradicate orang tengah ni, kita tak payah nak kongsi keuntungan mereka, maka instead of kita dapat separuh, kita akan dapat penuh, tuan-tuan sekalian. Dan oleh kerana kita dah kurang step kat sini, maka harga produk kita kepada pelanggan juga menjadi lebih murah dan juga lebih mampu bilik. Of course, kita juga dalam kes kita dekat Forever ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah jadi pembekal pemborong produk sunnah superfood. Itu yang pertama. Produk kita direct kilang. Diskaun sehingga 48%. Bayangkan. Dekat syarikat lain, paling kuat mereka bagi pun 10%, 20% diskaun. Dekat Forever, diskaun kita ialah sehingga 48% tiap-tiap hari. Tak payah tunggu raya haji baru dapat diskaun. Memang tiap-tiap hari kita akan dapat diskaun 48%, untung kita 70%, dan bonus kita tak berkongsi dengan siapa-siapa. Ini yang paling utama saya sampaikan kepada anda. Okey? Bestnya untuk kita berniaga, kita ambil produk terus dari kilang. Itu yang pertama. Yang keduanya, produk kita punya sistem marketing juga, kita tak ada sistem point. Yang ini yang kadang-kadang menyebabkan satu-satu mata level itu jatuh hukum jadi syubhah, dan juga menyebabkan kita keliru serta kita tak tahu macam mana nak kira bonus kita. Sebagai contoh, kita biasa dengar kan dekat syarikat-syarikat luar sana ada UV lah, ada CV lah, ada EV lah, macam-macam bentuk lah kan. Macam-macam nama dia bagi pada point dia. Dan semua point ini sifat dia sama, iaitu syarikat dah tolak siap-siap berapa banyak keuntungan yang dia nak. Dan kita pula akan dikira bonus berdasarkan kepada berapa poin yang kita kumpulkan daripada penjualan ataupun pembelian kita. Sebagai contoh, kata syarikat ABC ni kan, downline kita beli barang kita semua gedebak-gedebuk, harga lebih kurang RM2,000. Biasanya, untuk syarikat-syarikat ini kira point, kira PV ke BV ke apa-apa ke, biasanya dia akan ambil 40%. 40% daripada harga jual, itulah point kita. Dan kadang-kadang benda tu tak bukan 40% pun, kena kita kira juga, macam produk ni point dia macam 40%, produk ni harga sama tapi point dia dikira 30% pula.
kita tanya leader kita kan, tuan, macam mana syarikat tu kira point kita? Macam mana kira PV kita? Saya nak tahu formula dia. Biasanya akan jawab apa? Oh, syarikat dah tetapkan, kita buat je kerja kita. Betul tak? Tidak ada mana-mana syarikat pun yang telus dalam hal mana dapat point tu. Jadi macam kes ini, katalah point dia 40%. Bermaksud harga barang yang kita jual ini, harga jual dia ialah RM2,000. Point yang kita dapat ialah 800 PV lah, 800 point. Dan katalah syarikat itu bagi 10% daripada point itu untuk income kita, maka income kita tuan sekalian ialah RM80. Kita jual barang harga RM2,000, dapat RM80. Baloi ke tak baloi? Tapi dekat Forever tuan-tuan, dia tak ada sistem point. Dia juga tak kira bonus kita berdasarkan kepada harga yang dah discounted. Harga kita punya downline. Bukan. Dia kira income kita dari harga jual. Contoh tadi, harga barang yang kita downline kita beli ke, kita lego ke apa-apa ke, RM2,000. Dan berapa Forever bayar? Dia tak ada point. Dia tak kira daripada jumlah pembelian downline. Dia kira daripada harga jual itu sendiri. Maknanya 10% itu diambil dari RM2,000. Bermaksud income kita ialah RM200. Saya nak tanya anda, tuan-tuan dan perempuan. Anda nak dapat income RM80 ataupun dapat income RM200 daripada jumlah penjualan yang sama, iaitu RM2,000. Ke anda zuhud, anda nak RM80? Oh, tak apalah Papa Beri. Saya ni bukan jenis nak boleh pegang duit banyak-banyak. Mak saya kata kalau pegang duit banyak-banyak nanti saya boros. So, saya ambil RM80 je. Ada tak macam tu? Tak ada maknanya korang. Mesti nak dapatkan RM200, betul tak? Tapi, Forever, dia tak bagi overriding income kita paling kecil 10%. Forever bagi overriding income kita paling kecil 25%. Commission paling kecil Forever bagi ke kita, tuan-tuan, ialah 25%. Bermaksud kalau anda jual barang RM2,000 atau downline anda beli barang berjumlah RM2,000, anda akan dapat income RM500. Bukan 80, bukan 200, tapi RM500. Ini real. Tak ada tolak, tak ada benda sembunyi, tak ada apa. Inilah yang akan masuk dalam akaun bank anda yang anda akan dah withdraw pada 12 atau 13 bulan depannya. Nampak? Dia tak ada cerita kecil-kecil anak, tuan-tuan. Dan ini yang paling kecil. Papa Beri, kau paling kecil yang belah 25%. Kau paling besar? Paling besar 43%. Macam saya. Saya punya commission paling besar sebab saya manager. Jadi berapa saya dapat? 43% dari RM2,000 bermaksud income saya daripada penjualan banyak ini ialah RM860. Bayangkan, orang downline kita beli barang harga RM2,000, kita dapat dekat RM1,000. Ada ke company yang nak bagi income dekat 50%, dekat separuh harga jual, kita dapat? Ini real lah, tuan-tuan. Jangan kata, macam tak logik je. Logik tak logik lah bang, Forever 48 tahun kot. Bukannya baru muncul semalam. 48 tahun, inilah sistem dia, tuan-tuan. Tak pernah berubah. Oh, sorry. Dulu pernah sekali. Tapi dulu pun sebenarnya, yang paling kecil dia bagi, yang paling besar, yang paling besar dia bagi berapa persen? Dia bagi 40%. Sekarang bagi 43%. Tambah lagi 3%. Yang paling kecil dulu 20%. Sekarang dia bagi 25%. Tambah lagi 5%. Syarikat lain, mungkin dia bagi bonus. Okay, kita review baliklah sistem kita. Dia bagi lagi kecil. Tak. Forever dia review, dia bagi lagi besar. Kau bayang? Ini cerita real, tuan-tuan sekalian. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita macam sembang gebang ke apa-apa ke. Bukan cerita saya ulang. Bukan. Ini cerita real. Inilah yang kami dapat selama kami job Forever. Saya dengan Baiti dah 9 tahun. Inilah kami dapat. Siti Rafidah Ishak, MDM. Dah 13 tahun, 14 tahun. Tahun ni tahun ke-13, sorry. Kan? Inilah dia dapat. Ezalin Siddiq, tahun ini tahun yang ke-10. Inilah dia dapat. Sama je, tuan-tuan sekalian. Kalau anda bermasuk pada hari ini, inilah yang anda akan dapat. Sama je, swapper je. Bezanya tim anda besar tak besar je sekarang ni. Jadi, anda nak pilih mana? Anda nak pilih dapat RM80 ataupun anda nak pilih dapat RM500? Tepuk dada, tanya anda punya handphone. Baik, itu kedua. Yang ketiga, yang inilah banyak buat terciduk, tuan-tuan dan puan-puan. Yang buat banyak orang tersungkur dekat MLM ialah ini. Iaitulah sistem yang menekan dan juga mengelirukan. Konsep yang pertama, biasa anda dengar lah kot. Kalau anda jenis pemain MLM tradisional. Okey, anda sekarang pangkat kedua tertinggi. Anda nak pergi ke pangkat yang tertinggi untuk dapatkan royalty bonus.
untuk sampai ke 20 keturunan katakan. So, apa syarat dia? Syarat dia lah anda kena buka 5 kaki yang menepati kelayakan. Maknanya anda kena buka 5 kaki. 5 kaki itu, 5-5 kena lepas kelayakan. Katalah kelayakan tu, dia kena sale sekian-sekian-sekian. Contohnya kan. Anda buatlah bulan tu gila-gila lah kan. Anda tak tengok bini pun, tengok muka bini pun macam tengok marketing plan. Punyalah anda berusaha bulan tu, tengok-tengok daripada 5 ini, 4 hidup. 1 tak hidup. Apa jadi pada anda? Apa jadi? Anda tak layak untuk naik ke pangkat tertinggi. Anda tak layak untuk dapat royalty bonus yang bawah-bawah tu. Sebab apa? 1 kaki tak cukup. Padahal sale anda bulan itu 20 juta. Gila-gila betul kan tengok dunia. Tetapi oleh kerana 1 kaki ini sangkut, anda tak dapat. Adil ke macam tu? So, apa yang anda buat? Oh, 1 kaki tak hidup kan? Aduh, sayangnya. Bulan depan belum tentu lagi ni. Bulan depan, belum tentu lagi 4-4 ni akan hidup sebab anda dah push bulan ni kan? So, apa yang anda buat? Anda buat loan. Berapa loan yang anda kena bayar? Kadang-kadang puluhan ribu. Bahkan ada yang cecah ratusan ribu, tuan-tuan. Semata-mata nak cukupkan 1 kaki. Sebuah syarikat, H2O, tak sebut syarikat apa, saya difahamkan untuk memuatkan 1 kaki ini, 720 ribu. Kalau buat loan 700 ribu tu untuk hidupkan 1 kaki, baik aku beli rumah dekat Puncak Alam. Dekat Puncak Alam rumah 700 ribu je. Pun loan juga masalah. Boleh bayar 30 tahun. Tapi kalau loan untuk 1 kaki ini buat personal loan, paling kuat pun 10 tahun je bayar. Berapa ribu pula bayar setiap bulan. Itu yang kadang-kadang pangkat je tinggi. Tapi income semua ciput. Sebab apa tahu? Duk habis bayar loan. Ini yang terjadi ramai orang di syarikat-syarikat lama, syarikat-syarikat tradisional tu, sampai beranak dan kereta semata-mata nak settlekan benda ni. Nampak? Sangat-sangat menindas. Tak berbaloi langsung. Income, pangkat tinggi. Income kadang-kadang tinggal 3-4 ribu je. Sebab apa? Tolak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini yang cukup popular dekat kalangan MLM kat negara kita ni. Iaitulah konsep buka kaki kiri kanan. Bang, kau tak payah buka banyak-banyak bang. Buka kiri kanan cukup bang. Jangan banyak-banyak bang. Bang, lepas kaki kiri ni, pastikan yang masuk yang package 10,000, belah kanan 10,000. So, kau akan dapat income 30% daripada 10,000 campur 10,000. So, kau akan dapat income RM6,000. Oh, kita pun, best lah. Macam ni kan senang cerita. Kita pun sembang. Tengok-tengok, belah kanan kita dapat 10,000. Belah kiri cuma nak masuk RM1,000 saja. So, Lala apa dia kata? Oh, bang, kalau macam ni bang, kau tak dapat bang. Kan, tak dapat income 30% tu. Sebab apa? Tak match. Dia tak matching. So, kau akan dapat 1,000 campur 1,000, itu pun 10% je. Maknanya, kau dapat berapa? Kau dapat RM200. Bukan dapat RM6,000. Kita pun protes lah. Belahkan aku RM10,000 kot. Mana pergi lagi RM9,000? Dia dah masuk RM10,000. So, dia jawab apa? Oh, itu yang RM10,000 tu, RM9,000 flash company ambil. Sebab apa? Tak matching. Nampak? Kan selalu jadi macam tu. Banyak terjadi macam tu, tuan-tuan sekalian. Dan biasanya syarikat-syarikat macam ni, perasan tak? Dia ada style, dia ada banyak package keahlian. Kalau nak yang paling murah, dah dapatlah persen paling kecil. Tapi kalau kau nak betul-betul jutawan, kalau kau betul-betul nak jadi hebat, kau kena ambil package paling tinggi. Kau kena ambil package RM20,000. Berkotak-kotak susu datang rumah kau. Tinggal masuk bawah katil, letak tamari, letak kaloteng. Semua letak. Berlambak-lambak. Dan tiap-tiap bulan, kau kena repeat beli benda yang sama. So, apa itu sebenarnya? More often than not, syarikat-syarikat ini gunakan money game. Apa maksud money game? Maksudnya ialah duit income anda datangnya dari mana tahu? Daripada sign up orang bawah. Nampak? Sampai satu tahap bila orang bawah tu tak ada orang nak sign up lagi dah, income anda terjejas, syarikat itu bungkus. More often than not, syarikat-syarikat macam ni, tuan-tuan sekalian, dia bertahan tak lebih 5 tahun. Percaya cakap saya. Jadi inilah konsep yang menyebabkan MLM dekat Malaysia ini jadi busuk, jadi jahat, jadi kotor, kerana mereka ini main duit. Tapi dekat Forever macam mana? Ada 2 contoh saya bagi ke anda. Saya dan Baiti, tuan-tuan sekalian. Ini saya suka cerita benda ni. Kami naik manager, pangkat tertinggi di Forever, yang dapat diskaun 48%, yang dapat overriding bonus 43% tu kan? Pada November 2019. Masa itu, masa kami naik manager, income kami masa itu RM20 lagi nak RM10,000. Cuba anda teka, berapa ramai downline kami yang hidup, yang betul-betul fight bisnes macam kami. Cuba kira. Okey, tak payah kira lah. Saya bagi jawapan terus. Jawapannya, tak ada. Downline kami ramai. Tetapi semua user,
Semuanya beli aloe vera sebotol, beli minyak ikan 3 botol, beli vitamin C 4 botol setiap bulan. Itu je. Tapi diorang kami ramai. Tapi nak ada seorang yang fighter macam kami, yang buat kerja macam kami, yang datang kelas, yang buat server, tak ada. Kami tak ada fighter sehinggalah March 2020. Nampak? Bermaksud kami dapat debt manager, dapat segala kelebihan sebagai manager, dapat overriding bonus 43%, dapat royalty bonus kepada orang bawah kalau ada dalam kami manager juga. Tapi dalam keadaan kami tak ada seorang pun yang ikut jejak langkah kami pada ketika itu. Forever just kira group sales saja. Memang best gila Forever, tuan-tuan dan puan. Itu yang pertama. Yang keduanya, let's say lah, okay, anda ada sign up dekat 100 orang downline. Daripada 100 itu, 99 tak hidup. Seketul saja yang betul-betul nak ikut anda. Dan dia pun fight dapat jadi manager macam anda. Anda tetap automatik layak untuk mendapat royalty bonus daripada dia ini, walaupun daripada ramai-ramai downline anda tu, seorang je hidup. Satu downline anda touch manager saja, automatik anda akan dapat royalty bonus 6%, 3%, 2%. Bayar penuh, cerita banyak tak ada. Tak payah nak tunggu sampai 5, 6, 7, 8 kaki hidup baru dapat. Tak ada. Satu naik, dapat. Dua naik, dapat dua. Tiga naik, dapat tiga. Kalau 10 naik, dapat 10. Itu Forever. Tuan-tuan dan sekalian. Begitu adil, begitu best dan begitu senang sebenarnya untuk buat Forever ini, tuan-tuan dan puan. Sebab tu saya kata, buat Forever ni seronok. Dia tak stres. Sebab apa kau tak payah nak putus strategi. Oh, dia ni kena kaki, ni kaki, ni kaki. Tak ada. Kau buat. Dah lantak kau situ. Naik-naik lah. Kau tak naik, tak apa. Aku cari orang lain. Itu kisah Forever, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. So, ciri-ciri marketing plan buat terus kaya. Yang pertamanya, of course, bonus mengikut jualan kumpulan. Dia bukan kita seorang-seorang, dia ikut seluruh group sale. Kalau group sale kita tu total jualan kumpulannya kata 2 juta. Dan dikirimkan kita 2 juta tu lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini ialah kita punya pangkat dekat Forever. Mula-mula kalau anda set sekarang sebagai ahli biasa RM10, anda akan jadi ahli biasa lah, atau kita gelarkan sebagai preferred customer. Nak naik sebagai assistant supervisor atau VIP, kelayakannya lah anda kena buat penjualan atau pembelian berjumlah lebih kurang RM2,000 dalam tempoh 2 bulan. Bulan ini campur bulan depan RM2,000, anda naik. Tak cukup? Okey, bulan depan punya campur bulan lagi 1 dapat RM2,000, naik. Okey. Dapat naik jadi assistant supervisor, anda akan dapat diskaun produk 30%. And then kemudiannya, untuk daripada assistant supervisor, anda naik pergi ke pangkat yang kedua, iaitu supervisor. Kelayakannya mudah. Group sale anda dekat downline anda ramai-ramai itu RM10,000. Touch saja automatic supervisor. Contohnya kan, anda start bulan 1 bulan, tengok-tengok 10 hari bulan dah 10,000 dah. 10 hari bulan itu, anda supervisor. Tak payah tunggu sampai hujung bulan untuk anda diincar sebagai supervisor. 10 hari bulan itu automatik anda supervisor. Bermaksud, income anda selepas 11 hari bulan dikira sebagai income supervisor. Dia tak tunggu sampai habis bulan. Boleh faham Yang ketiganya, pangkat seterusnya ialah anda naik assistant manager. Kelayakannya ialah group sale RM60,000 terkumpul dalam tempoh 2 bulan. Yang supervisor itu RM10,000 sebulan dia tak terkumpul. RM10,000 sebulan. Kalau assistant manager, RM60,000 dan tempoh 2 bulan terkumpul. Gelap. Sekejap. Okey, sorry. Ada gangguan mikrofon. Maknanya bulan ini mungkin sale anda RM25,000, bulan depan RM35,000, total dua-dua dapat RM60,000, anda assistant manager. Group Bukan anda seorang-seorang, group. Seluruh group dan anda terlibat. Untuk jadi manager, ada 2 cara. Cara pertama, group sale terkumpul RM120,000, RM120,000 dalam tempoh 2 bulan. Bulan ini 70, bulan depan 50 contohnya. Ataupun terkumpul RM150,000 dalam tempoh 4 bulan. Group sale keseluruhannya bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, campur RM150,000, anda jadi manager terus. Itu menunjukkan Forever sebenarnya nak anda jadi manager cepat-cepat. Sebab kalau ikutkan pangkat lain, cuma ada satu cara je. Tetapi untuk jadi manager, ada 2 cara. Kau terdapat cara yang banyak, kau dapat cara yang mudah sikit. Dua-dua boleh. Kedua-duanya anda diiktiraf sebagai manager. Baik. And then kemudiannya tuan-tuan sekalian, pangkat kita dekat Forever ini, dia tak berbalik. Sebagai contoh, katalah anda ini buat Forever, and then kemudiannya anda ada manager. Lepas tu anda pun tiba-tiba berhenti je buat Forever. Mengajuk ke, pergi hurus ke apa-apa ke, anda pergi ke bulan ke apa-apa, tak kisahlah tu kan.
Mungkin dalam tempoh 2 tahun anda tak buat forever. And then kemudian anda balik ke Malaysia, anda tiba-tiba datang ke insafan, aku nak buat balik forever lah. Anda akan bermula balik dekat forever di pangkat terakhir anda. Kalau anda tinggalkan forever atau anda tak buat forever masa anda manager, anda akan sambung balik sebagai manager. Macam Zaimidi lah tuan-tuan. Dia punya kes di NAA 4 September 2023. Let's say lah kalau bicara dimulakan semula sekarang ini, dia akan dibicarakan pada tahap dia tengah prima facie, tengah bela diri. Bukan masa pengurusan kes. Macam tu lebih kurang. Okay. And then kemudiannya, anda juga tidak akan ada pintasan. Contoh, banyak jadi kat luar sana. Anda ialah seorang leader. Anda ada downline yang ada pupuk hebat semua yang gedebak-gedebuk. Tengok-tengok dia jadi lagi kaya, dia jadi lagi hebat. Kan? More often than not kat luar sana, downline anda, pintas anda. Dia pula jadi upline anda. Padahal anda upline dia. Anda yang bawa masuk dia. Anda ajar dia dulu sampai sekarang kan. Anda pupuk dia. Tengok-tengok dia berjaya, syarikat tu letakkan dia sebagai upline anda pula. Macam mana kan? Sebagai contoh, anda, katalah anda seorang ayah. Anda kerja government biasa je. Tapi anak anda jadi doktor. Jadi doktor hebat lah kan. Gaji puluh-puluh ribu. So, takkan anak anda tu akan berubah tiba-tiba jadi bapa anda pula? Takkan. Anda tetap bapa dia sampai mati. Tapi anak anda lagi kaya berbanding anda. Macam itulah forever. Walaupun downline kita tu lagi hebat, lagi power, lagi padu, lagi macho. Kan? Tapi dia tetap downline anda. Dia tetap akan menyumbang sedikit pada anda. Tetapi dia punya income boleh jadi lagi banyak banding anda. Itu hebatnya forever, tuan-tuan sekalian. Adil gila. Dan juga forever takkan hukum anda kalau anda ditakdirkan ada anak yang tak dengar kata. Sebagai contoh, ini anda. Downline anda first line, tak hidup, tak nak buat. Banyaklah dikata, banyak alasan dia kata tak ada kawan. Tengok-tengok dia dapat senat seorang. Yang kedua ni pun dia kata, tak dapat buat lah, tak ada masa. Tapi dapat senat seorang juga. Tapi dia sendiri tak ada masa nak buat. And yang ketiga ni pula dia kata tak boleh cakap. Yang tak boleh cakap ni pelik juga. Kau nak bini kau macam mana? Pakai mesti syarat. Kan? Tapi dia kata tak boleh cakap. Tapi dia sadar seorang. Yang seorang bawah ini, generasi yang bawah ini, dia kata, aku nak buat, nak tidur macam abang. Forever akan kira dia ini juga sebagai generasi pertama kita, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini first gen, yang ini first gen, yang ini first gen, yang ini juga dikira sebagai first gen, tuan-tuan dan puan-puan. Nak menunjukkan forever takkan hukum anda kalau anda tak akan dapat anak yang tengah kata. Dan inilah dia, forever akan menyediakan 11 bonus dengan insentif dekat forever ini untuk anda belaka. Dan menjemput tentang insentif, ini antara income kami. Masa ini tuan-tuan dan ini, masa COVID. Masa COVID, masa itu kan saya cakap, banyak kedai tutup dan sebagainya. Tapi forever tetap thriving. Dan ini income kami sepanjang tahun-tahun COVID. Nampak tak? Tak drop langsung tuan-tuan dan sekalian. Meningkat dan terus meningkat. Sampai bulan Ogos 2021 kami dapat RM37,000. Dekat RM40,000 income tuan-tuan sekalian. Kalah ahli parlimen. Luar biasa. Dan bukan sekadar kami dapat, ramai rakan kami yang dapat benda sama juga ketika COVID. Termasuklah yang kami pupuk sama ini. Macam ini kan. Insentif-insentif. Inilah insentif-insentif mewah yang sangat-sangat best. Yang memang cakap terus terang, kami hanya bermimpi je selama ini untuk dapat, tapi kami dah dapat dah. Apakah insentif-insentif dekat forever? Yang pertamanya, insentif tabung kereta. Tabung kereta ni maksudnya ialah forever akan bayarkan duit kereta pada kita dalam bentuk duit lah, bentuk cash yang kita gunakan untuk bayar bulan-bulan kereta kita. So, macam saya cakap, kebanyakan dia bagi selepuk. Okey, bagilah RM10,000 ke RM100,000 ke apa. Tak. Forever dia akan bagi dalam bentuk pecahan dalam tempoh 3 tahun. Tiap-tiap bulan tak ada miss. Dan ada 3 level. Level pertama, forever akan bayar RM1,500 pada kita tiap-tiap bulan selama 3 tahun. Yang level kedua, RM2,250 dalam tempoh 3 tahun tiap-tiap bulan. Dan level ketiga, RM3,000 tiap-tiap tahun selama 3 tahun. Dan tiap-tiap bulan selama 3 tahun, minta maaf. Sebab itulah, kebanyakan orang menggunakan duit ini untuk bayar ansuran bulanan kereta dia. Tapi tak semestinya guna bayar kereta. Ada je downline kami sebagai contohnya kan. Dapat duit forever to drive ini, dia menggunakan untuk DP rumah, bayar hutang. Macam kami pun, baru je kami dapat kereta ni pun. Kan? Tapi sebelumnya, duit tu kami gunakan untuk bayar hutang, untuk settlekan urusan rumah dan sebagainya. Dan kebetulan pula, anak kami ini dia autism. So, banyak duit kami ini pergi ke terapi anak kami. Dan sekarang ni Alhamdulillah, sudah settle. Anak kami buat sekolah menengah. So, dapatlah beli kereta. Dan ada juga yang beli van jenazah. Dah ada kereta banyak dah kan? Tak apalah, aku nak wakaf beli van jenazah. Inilah dia tijaratan lantabur. Perniagaan yang tidak putus-putus, tuan-tuan sekalian. Yang keduanya, ada percutian mewah.
Ada dua percutian tuan-tuan sekalian. Satu, Eagle Emergency Retreat. Percutian mewah bernilai lebih kurang RM50,000 percuma untuk anda dan pasangan. Hotel, flight, aktiviti semuanya tanggung dan juga anda juga akan dapat special training dan coaching ketika EMR tersebut. Dan lokasi dia memang lokasi best-best lah. Lokasi yang saya cakap terus terang, kalau anda ada duit pun anda tak pergi sana. Macam contohnya dekat Cancun, Mexico, dekat Costa Navarino, dekat Greece, naik kapal cruise 3 negara sebagai contohnya kan. Memang sangat-sangat mewah dan makanan dia akan cater ikut anda punya selera. Kalau anda kata saya nak makanan halal, makan ayam saja tak nak benda lain, dia akan pastikan anda dapat makanan halal, ayam saja. Saya tahu, saya pergi bercutian, itu saya minta. Saya nak halal, nak ayam, kambing, daging. Sayur tak nak. Dia bagi aku tak ada sayur, tuan-tuan. Sebiji pun sayur tak ada. Nak ambil kau, makanan halal, ayam, kambing, daging. Ambil kau, pada mana kau makan. Memang best. And then kemudiannya, kita juga ada percutian Global Rally. Sebelum tu, grup sale kita ni untuk dapatkan percutian RM720,000 dalam tempoh setahun. Maknanya sebulan RM60,000 je tuan-tuan. Sebulan RM60,000 je anda dah boleh dapat percutian untuk pergi ke Eagle Managing Retreat ini tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat luar biasa. RM60,000. Orang tengok pun, akunya sale tempat lain pun 2-3 juta tau. Setakat RM60,000 sebulan. Inilah dia forever. Yang keduanya, Global Rally. Percutian di satu tempat yang dikumpulkan seluruh ahli forever di satu lokasi itu. Macam tahun ni kan patutnya kita pergi Dubai. Tapi oleh kerana krisis Iran dengan mereka kan. So tak dapat pergi Dubai, kita tukarkan kepada World Tour. 3 tempat. Malaysia, South Africa, lagi satu aku lupa. Tapi nak ceritanya, tiap-tiap tahun Forever akan kumpulkan kami dekat satu tempat. Dan tahun depan insyaAllah, mereka akan kumpulkan kami dekat Hong Kong. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua ahli Forever yang berpasal kelayakan akan duduk di situ. Berjumpa, bertaruh, memang bergembira lah. Yelah, kita jumpa orang buat Forever di negara lain kan. Teruja lah kita tak? Dan yang seronoknya tuan-tuan dan puan, bukan sekadar hotel dapat free, bukan sekadar dapat flight free, bukan sekadar dapat tengok orang lain cabut cek dividen dunia tu, kita juga akan dapat ini. Bagi Global Rally, dia bagi kita allowance. Dia bagi kita berbekit, tuan-tuan. Paling sikit dia bagi duit bukit ke kita $500 untuk kita habiskan dalam tempoh 5 hari 4 malam tuan-tuan. 5 malam sorry. Bayangkan satu malam belanja $100. Maknanya, contoh kalau kita pergi Hong Kong kan, $100 Hong Kong mewah tuan-tuan. Cakap terus terang. Bayangkan, duit kita RM100, duit Hong Kong RM50. So, kalau $100, duit kita $1, kita dah berapa banyak duit kita dekat Hong Kong sebenarnya. Memang mewah gila. Memang sangat-sangat mewah. Jadi, bayangkan anda dapat $500. Maknanya, anda tak keluar belanja pun sebenarnya. Ada lebihan. Boleh bawa balik lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan untuk dapatkan ini, anda cuma boleh buat group sale lebih kurang 1.5 juta ringgit setahun. Atau sebulan lebih kurang dalam 100,000 lebih sikit macam tu. Kan? Still murah. Sebab setengah-setengah orang kat luar sana, corporate kat luar sana, setakat sales juta sebulan tu biasa. Kita cuma minta RM100,000 lebih je tiap-tiap bulan untuk anda layak pergi ke Global Rally, tuan-tuan dan puan. Tapi saya tahu, anda nak tahu tentang macam mana pula Pak Beri kata dapat income USD sekelepuk duit untuk bayar hutang tu. Ini dia tuan-tuan dan puan. Insentif bonus tahunan tabung dunia Forever Living tuan-tuan dan sekalian, di mana ini ialah dividen tahunan yang diberikan kepada anda dalam bentuk USD. Ingat tak tadi saya cerita ke anda yang Forever ini merupakan syarikat yang private listed. Kalau syarikat itu public listed, setiap syarikat ini, mana corporate, dia akan peruntukkan berapa persen daripada keuntungan global dia untuk dibayar kepada pihak-pihak tertentu lah. Kalau syarikat itu public listed, dia akan bayar keuntungan itu bentuk dividen kepada pemegang-pemegang saham dia. Tiap-tiap tahun dapat pemegang saham syarikat ni, katalah kepada pemegang saham TNB, TNB mengumumkan agen berjumlah RM50 juta kepada pemegang-pemegang saham. Kita dapat portion kita, ikut berapa banyak saham yang kita pegang kan. Forever pula, dia tak ada pemegang saham. Oleh kerana dia tidak ada pemegang saham, sebab dia merupakan syarikat private, so keuntungan dia, 3% daripada keuntungan global itu, yang jumlah dia puluh-puluh juta dolar juga tu masalahnya, diagih-agihkan kepada siapa? Diagih-agihkan kepada kita yang melepasi kelayakan. Saya, anda, sesiapa saja yang melepasi kelayakan, dapat duit dividen tahunan dunia, tuan-tuan dan sekalian. Dan jumlahnya tak sikit. Boleh mencecah sampai ratusan ribu dolar, bahkan jutaan dolar pun boleh. Ini tak termasuk duit bulanan ya. Tak termasuk income bulanan, tak termasuk duit Forever to Drive, tak termasuk sale personal anda kalau anda jual cash ke apa-apa ke.
Ini dividen tahunan. Cek tahunan, sekelepuk bonus tahunan untuk anda, tuan-tuan dan puan. Dan inilah yang saya nak anda capai. Untuk membantu anda selesaikan masalah hutang anda, untuk membantu anda menyelesaikan masalah-masalah bil-bil tertunggak anda, dan juga untuk memastikan anda okey, boleh reset balik kehidupan insya-Allah taala. Okey, yang ini ialah orang Malaysia, tuan-tuan. Nama dia MDM gelaran dia. Nur Fadlina Ghani atau begitu panggil sebagai Inang Kecil. Ini tahun 2017 punya video. Saya suka video ini sebab dia raw. Dia memang tangkap raw emotion. Masih dapat cek kecil dia dalam $14,000. $14,000 kalau dah duit sekarang lebih kurang dalam RM56,000, RM57,000. So, anda kalau dapat RM50,000 sekelepuk, apa yang anda boleh buat rasa-rasanya? Ui, banyak benda boleh buat, tuan-tuan. Bodoh-bodoh pun kita boleh bayar hutang-hutang kita sedikit, betul tak? Kalau kita tak ada hutang, mungkin kita cover untuk apa? Untuk belanja universiti anak kita. Ataupun kurang-kurangnya untuk kita, kata apa, mungkin nak tukar kereta ke apa-apa contoh kan. Dapat gunakan sebagai down payment. Ataupun ada juga yang gunakan untuk top-up duit nak renovate rumah. Nampak? Banyak sebenarnya duit kita guna kalau kita ada duit sebanyak itu. Tapi itu boleh dapat dalam $14,000. Siti Rafida binti Ishak. Ishak. Yang ni ialah upline kami. Nama dia Siti Rafida Ishak. Dia memang CBM tiap tahun, tuan-tuan sekalian. Dia memang dapat bonus tahunan dia tiap-tiap tahun. Dan paling tinggi daripada dapat ialah $88,000. $88,000 darabkan dengan 4, lebih kurang dalam hampir RM360,000. So, kalau anda dapat RM300,000 sekelepuk macam tu, tuan-tuan sekalian, rasa-rasanya anda boleh buat apa? Apa yang anda boleh buat? Ni aku tanya soalannya, apa boleh buat sekarang ni? Saya juga pernah dapat. Tengok ni. Kita tengok cek CBM. Cek CBM kat Beli apa Beli. $7,500. Ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Yang ini tahun 2022. Tahun yang saya patut pergi Abu Dhabi tapi tak dapat pergi sebab apa? Masih sakit. Saya dapat dan Baiti dapat situ, kami dapat lebih kurang $7,600. Hampir $7,600. Darab duit kita kena bagi debut dalam RM31,000. Dan memandangkan pada kita itu, kami tak dapat pergi Abu Dhabi. Forever bagi pampasan pada kami berjumlah lebih kurang RM15,000. So, untuk satu malam, kami dapat lebih kurang dekat RM46,000. So, kalau anda dapat RM40,000 satu malam, tuan-tuan sekalian, apa yang anda boleh buat? Tapi itulah, RM40,000 macam tak banyak lah Papa Beri kan. Cuba tengok ni. Yang ini nampak. Mereka ini, tuan-tuan, saya tuak pause sekejap. Saya pause sekejap. Yang ini, tuan-tuan, mereka ini ialah orang yang bukan hebat pun. Macam contoh Sebastião Manuel ni, dia ni dulunya gelandangan. Daripada Angola, gelandangan. Ini cerita antarabangsa lah, tak cerita Malaysia je. Dia ni gelandangan. Memang dulunya miskin gila dan sekarang merupakan antara bilioner dekat Angola melalui Forever Living. Yang ini, Ali Fima ni ialah seorang OKU bisu. Tuan-tuan, seorang OKU yang tak boleh bercakap. Dia bisu. Mariam dengan Salim ini merupakan seorang muflis yang dipenjarakan. Banyak sebenarnya kalau cerita-cerita kejayaan mereka ini, tuan-tuan, yang datangnya daripada golongan yang kita rasa macam, memang, ya betul dia ni berdapat something kan, dapat hebat sebagainya. Tapi ini hakikat dekat Forever, tuan-tuan sekalian. Mereka ini datang daripada very humble beginning. Memang datang daripada orang yang biasa-biasa.
Tapi mereka telah berjaya ubah hidup mereka, mendapatkan income yang begitu banyak. Mereka telah menukarkan cacian dan hinaan terhadap mereka itu kepada pujian dan sanjungan. Dan Alhamdulillah, mereka buat semua itu dengan forever. Forever dah banyak ubah nasib semua orang, tuan-tuan sekalian. Termasuklah saya dan Baiti sendiri. Dan kerana itulah saya nak cerita kepada anda tentang perniagaan ini supaya malam ini menjadi titik tolak anda bermula. Anda tekad anda nak fight bisnes ini betul-betul supaya anda boleh jadi seperti mereka ataupun lebih hebat lagi. Jadi seperti kami ataupun lagi power lagi. Sebab saya tahu setiap antara kita ini ada cerita kita. Ada masalah kita masing-masing. Ada satu benda yang kita tak luahkan. Terutamanya laki. Laki tak bercerita, tuan-tuan. Dia takkan cerita masalah dia. Tiap-tiap bulan duit tak cukup pun dia senyap je. Tiap-tiap bulan kalau dia sangkut pun dia diam je. Anak-anak ajak pergi makan, dia pening kepala dah. Bini kata, bang, saya tak masak bang, kita makan keluar. Otak kita dah segabut dah. Allah, nak makan luar lagi. Aku tengah tak ada duit ni kan. Tapi tak apa, senyum. Bawa anak bini makan keluar. Sebab apa? Bini tak nak masak. Masa tu tak lagat lah bang, saya masak. Kita makan luar je lah. Anak-anak, ayah, jom minggu ni bang. Ayah, kita pergi ni. Kita nak main-main semua. Kan? Keluar sekali sekarang ni beratus habis, tuan-tuan. Minyak saja berapa, parking saja berapa, tol saja berapa. Laki tak bercerita. Betul tak? Laki tak bercerita. Tapi kita tetap tiap-tiap malam pening, termenung, tak boleh tidur. Aku nak cari duit kat mana sekarang ni? Aku nak cari income kat mana? Aku nak korek duit dari mana sekarang ni? Aku tak tahu nak cari duit kat mana. Tapi inilah dia, tuan-tuan sekalian. Peluang yang saya cuba bagi pada anda supaya satu hari nanti anda tidak perlu lagi tak tidur malam ataupun anda tak perlu balik dari kerja, anda duduk setengah jam dalam kereta, anda tak masuk rumah. Parking kereta kat luar ataupun kalau ada di luar flat, anda duduk kat parking bawah tu ke kondo ke apa-apa ke, anda tak keluar-keluar kereta. Anda tak buat apa pun dalam kereta tu. Tak tengok handphone, tak tengok apa, anda just baring. Anda just letak tangan ke dahi macam ni dan anda fikir. Tak tahu apa yang difikir. Fikiran anda kosong, menerawang. Tetapi percayalah, semua itu kerana tekanan yang anda hadapi. Terutama segi kewangan. Anak-anak makin besar. Mereka perlukan duit. Mereka perlukan belayan. Mereka perlukan anda. Dan inilah cara saya untuk bantu anda supaya anda dapat selesaikan benda-benda yang membelenggu anda sekian lama. Saya tahu, saya seorang ayah. Saya juga seorang suami. Saya ada isteri yang mengharapkan saya. Jadi, saya tahu apa perasaannya bila tiap-tiap bulan anda terpaksa senyum bila isteri anda minta duit dari anda, walhal dalam poket anda pun sebenarnya kering dah. Dalam bank pun tinggal berapa puluh je. Tapi dia senyap lah, tak macam mana. Sebab kadang-kadang ada ketika, minta maaf perempuan, ada ketikanya isteri ni tak faham. Bila kita ada duit, mulalah bermesak. Memekak bising gedebak-gedebuk semua ni. Katalah kita malas, kata tak nak berusaha, tak nak itu, tak ni. Tapi hakikatnya kita buat macam-macam dah masalahnya. Kita dah cuba buat sehabis baik. Kalau kita nak lebih lagi, fine. Engkau tak nampak muka aku lah. Kau tak adalah nampak muka aku tiap-tiap beli rumah. Kau akan nampak muka aku, kau apa? Kau 12 malam karang. Boleh macam tu. Dan biasanya, semua ini menatijahkan apa berlaku? Keluarga yang broken. Anak-anak tak dapat kasih sayang mak bapak. And kemudiannya, kadang-kadang na'udzubillah berlaku masalah kecurangan dekat pejabat. Sebab kita lagi jumpa orang lain berbanding dengan anak bini sendiri. Betul tak? Si isteri pun sama juga jumpa orang lain berbanding dengan suami isteri. Berlaku kecurangan dekat pejabat. Lama-lama apa jadi masyarakat kita, tuan-tuan sekalian? Semuanya kenapa? Kerana tekanan mahukan duit. Nak bayar hutang. Nak selesaikan urusan anak-anak. Nak selesaikan urusan rumah tangga. Jadi ini jalan yang saya nak bagi pada anda. Nak tunjuk pada anda. Dan antara jalan terbaik yang saya tahu, anda memang harap semua ini, iaitulah kalau boleh dapat sekeleput duit, one shot, dapat selesaikan semua sekali on the spot. Cuba, tadi Smita tanya anda kan, kalau anda dapat RM50,000, RM60,000, RM100,000, anda rasa apa anda boleh buat? Cuba kalau anda dapat banyak ni. Sekejap. Saya cerita ni benda dia. Yang ni penting dulu. Malaysia! Malaysia boleh! Amazing MCs yesterday. Thank you so much. We really appreciate it. That was an incredible training and you guys guided us right through it and we really appreciate all you do. These guys are awesome. We love them. They're great leaders in Malaysia. Are you ready? Let's roll it. Oh. Show me the money. Yeah. Wow! Wow! $634,000.
Ataupun darab dengan duit kita, tuan-tuan dan puan, 2.6 juta ringgit. Ini satu malam je Datuk Desmond dapat. Tahun-tahun sebelum dapat lagi dah. Tahun sebelum dapat dah. Tapi satu malam saja dia dapat 2.6 juta ringgit. Anda rasa apa benda yang anda boleh selesaikan bila anda dapat 2.6 juta ringgit? Anda dapat beli rumah cash. Rumah dekat Puncak Alam paling mahal pun RM800,000. Anda dapat beli cash RM800,000. Anda dapat beli kenderaan cash. Okey, anda pakai apa? Pakai Alphard baru. Alphard baru sekarang ni harga beli kurang dengan RM450,000. Baru RM1.2 juta. And then anda buat apa lagi? Anda nak settlekan urusan. Okey, tolak tepi duit. Dah buat calculation dia. Tiap-tiap bulan yuran sekolah anak aku apa, aku tolak tepi dia siap sampai dia belajar. Itu buat berapa ribu? Tak sampai pun. Belajar rumah, beli tanah, bagi masuk persahan saham, beli emas. Semua benda anda boleh buat dengan 2.6 juta ringgit, tuan-tuan dan sekalian. Ataupun RM7,000 sehari. Bayangkan gaji RM7,000. Kebanyakan kita tak ada pun RM7,000 ni. Tapi Sifu dapat dan tempoh satu malam saja, tuan-tuan dan puan-puan. So bayangkan macam mana anda boleh selesaikan hidup anda, masalah anda dengan 2.6 juta ringgit. Benda ini bukan tipu, benda ini bukannya khayalan, benda ini memang dah dilakukan berulang kali, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tunjukkan anda beberapa testimoni. Yang pertamanya ini, Latifah Sultan Maidin, downline kami direct. Dia tak sekolah, membaca tak gerti, mengira tak gerti, mengeja tak gerti. Berusaha dengan abang IT pakai voice note. Tapi dan tempoh setahun dia di meja dengan income RM5,000, tuan-tuan dan puan-puan. Fusun, seorang pemandu lori, belajar sampai tingkatan 1. Bulan pertama je RM10,000. Bulan pertama. Ataupun pasangan suami isteri muda, Aaron dengan Nicole. 6 bulan pertama, income mereka RM210,000. Tuan-tuan dan puan-puan terkumpul. Dan kemudiannya, seorang bekas engineer Dyson. Dulu gaji RM70,000 setahun, sekarang RM70,000 sebulan. Dia merupakan antara orang yang cukup-cukup luar biasa dekat Johor. Lebih kurang dalam dia income terkumpul sampai tahun 2022. Saya tak dapat yang lebihnya, lebih kurang dekat RM3 juta. Kak Lila Nizwani, dulunya penerima zakat, tuan-tuan. Susah gila. Sekarang dia pembayar zakat yang cukup banyak. Income terkumpul dia dekat RM2 juta sampai tahun 2022. Dia sama sekarang sangat-sangat aktif dekat Forever. Ataupun mentor kami, Coach Lin, dahulu pensyarah, berhenti kerja sebab meniaga, kena tipu, hutang keliling pinggang, nak buat susu anak pakai tepung bancuhan kek. Income dikumpul selama 6 tahun pertama, lebih kurang dekat RM2 juta, tuan-tuan sekalian. Ataupun ini, mereka yang kerja part-time, Munirah Zakaria, Masri merupakan part-time, penjawat awam, pun dapat mendapat income 4 tahun pertama dia join, dalam dekat RM300,000. Ataupun Shim, juga seorang penjawat awam. Suami dia juga dulu tentera, sekarang dah besar awal. Mereka ini juga dapat income terkumpul. Masa tahun pertama buat Forever, masa ketika COVID, dapat RM70,000. Tahun depannya melonjak RM110,000 jadi RM180,000 terkumpul. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ataupun ini, pasangan adik-beradik veteran. Kak Noi dengan Kak, Kak Noi dan juga Otai. Okey? Kedua mereka ini buat Forever sama-sama, dapat cek sama-sama, buat rumah sama-sama. Buat rumah cash dekat tanah mereka sendiri. Macam Otai Noi Melaka lah kan? Right. And then kemudiannya, Siti Rafidah. Tadi saya tunjukkan video dia kan, yang dia naik atas pentas tu. Income dia setakat inilah yang saya kira-kira dah melebihi angka RM5 juta setahun. Sebab saya cuba dapat data sampai 2022 saja. Kalau siapa-siapa pergi ke Pontian, nampak Mustang kuning, UPM 9333, dia lah tu, tak ada orang lain. Dekat Pontian, dia seorang pakai Mustang kuning. Okay? And then kemudiannya, Novelina Ghani, Ina kecil tadi yang gambar saya tunjuk je kan. Dia ni seorang yang setakat SPM je. Dulu kerja kerani, lepas tu jual burger. Tapi dia dulunya, sampai satu tahap tuan-tuan sekalian, dia bayar zakat RM100,000. Income dia 1 tahun 1 juta. 1 tahun 1 juta. Saya dapat 1 juta lebih kurang dekat 7 tahun kan. Dia setahun 1 juta. So nak cerita je tuan-tuan sekalian, segala-galanya tidak mustahil dekat Forever. Saya tak tahu apa impian anda, saya tak tahu apa kesusahan anda, saya tak tahu apa yang anda rasa ketika ini, saya tak tahu apakah masalah yang membelenggu. Saya tidak boleh bantu anda dengan bagi duit. Saya boleh tolong anda dengan cara apa? Dengan cara ini. Iaitulah dengan berikan peluang kepada anda untuk buat Business Forever, dapat bersama-sama kami untuk mendapatkan bonus tabung dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan Sifu, walaupun beliau ini merupakan seorang multi-billionaire, tetapi beliau telah memberikan kita sistem yang cukup hebat yang kita boleh belajar. Sebab dulu kita buat MLM banyak tempat,
Tapi tak berjaya sebab apa? Kita main redah je, tak ada sistem. Tapi dia buat satu sistem 9333 ini yang memang terbukti melahirkan mengikuti ramai jutawan, dan beliau sampai sekarang masih aktif menyusun kelas-kelas ini untuk kita, tuan-tuan sekalian, untuk kita semua belajar dekat Forever dengan percuma sahaja. Dan of course, beliau telah melahirkan begitu ramai jutawan. Nampak? Ini semua jutawan, tuan-tuan. Ada. Ini semua jutawan. Ready made millionaire dekat Forever ini yang memang menjadi jutawan dari sistem Forever, dan mereka inilah yang akan mengajarkan kita tentang sistem Forever. Dekat luar sana, kau nak belajar dengan Azia Osman, dengan Fadi Ghazali, kena bayar puluhan ribu ringgit. Dan of course mereka jutawan, tetapi mereka bukan jutawan bisnes ini. Mereka inilah jutawan dari bisnes ini, tuan-tuan dan puan sekalian, dan mereka akan sentiasa mengajarkan kita tanpa sebarang halangan apa saja kita nak dari bisnes kita ini secara dasarnya, tuan-tuan dan puan. Dua mentor saya dalam senarai ini, iaitu Ezalin tadi dan juga MDM Siti Rafidah tadi, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik. Dan juga selain daripada itu juga, tuan-tuan sekalian, nampak? Kita akan ajarkan tentang macam mana untuk buat meroket menggunakan apps dan juga sistem. Nampak? Ini semua leads yang masuk. Macam sekarang Baiti dia kena rajin live dekat TikTok. Setiap kali dia live dekat TikTok, tuan sekalian, ratusan mesej masuk dekat inbox dia untuk minta masuk ke dalam grup WhatsApp kami untuk kami ajar. Dan saya yakin percaya ada di antara anda juga yang merupakan sama macam yang saya sebutkan ini. Anda mesej Baiti untuk masuk grup kami, dan inilah kemitraan kami sesi ini kepada anda, tuan-tuan sekalian. Kita juga akan ajar tentang nak gunakan website dengan app cuma, macam mana untuk buat pembelian di hujung jari anda, tak payah pegang stok dan sebagainya. Semuanya pihak Forever akan uruskan. Baik. Dan juga kita ada banyak kelas, banyak training dan juga tutorial, dan juga kita ada kelas-kelas online, kickstart dan sebagainya. Saya adalah antara orang yang muka tetap jugalah untuk terlibat dengan kelas-kelas seperti ini, online ataupun offline, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begitu juga dengan Baiti, juga ramai lagi di antara kami. Okey. Sama juga, let's say kalau anda hendak nak bahan-bahan tentang bisnes ini sebagainya, ada banyak grup Telegram yang anda boleh ambil saja semua bahan di dalamnya, inovasikan, gunakan dengan kaedah anda sendiri. Baik. Macam mana nak jadi ahli Forever? Batuk jap. Pertamanya, anda boleh jadi ahli biasa. Yuran pendaftaran je RM90, anda akan digelar sebagai preferred customer. Dan bila anda daftar saja, anda akan dapat satu botol aloe vera gel ini secara percuma bernilai RM116.80. Di situ saja anda dah untung RM27. Anda akan dapat diskaun produk 5%. Maknanya kalau produk ini harga RM117, anda akan dapat harga lebih kurang RM112. Alright? RM110 lah, RM111, minta maaf. Dan anda juga akan dapat untung runcit, tetapi anda belum boleh daftar ahli mana-mana lagi. Anda just boleh dapat diskaun produk saja. Preferred customer. Okey. Nak jadi VIP, anda kena beli produk Forever bernilai RM2,147 dalam tempoh 2 bulan lah kan. Anda akan dapat diskaun 30%. Untung pukal 60%. Anda tetap dapat satu botol aloe vera gel free gak. Kalau anda terus jadi VIP, anda akan dapat diskaun 30%. Maksudnya aloe vera gel anda cuma tinggal RM81 saja harga dia. Dan juga kalau anda close VIP, anda akan dapat keuntungan sebanyak RM530 dan anda boleh daftar ahli satu dunia. Tapi, nak tak saya beritahu anda tentang nak jadi VIP dengan kaedah yang lebih mudah dan jimat RM500. Iaitulah dengan anda memilih salah satu daripada 3 set ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada set 1, set 2, set 3. Anda akan dapat jimat RM500. Maknanya anda tak payah keluarkan sampai RM2,100 lebih. Anda cuma keluarkan RM1,600 saja lebih kurang, tuan-tuan sekalian. Pilih salah satu 3 set ini, terpulang kepada preferences anda. Kalau anda nak gunakan semua produk Forever, mungkin ini set yang sesuai untuk anda, sebab di sini ada macam-macam produk yang anda boleh gunakan dan anda boleh test. Kalau anda mungkin adalah nak guna test sikit-sikit lah untuk kesihatan, anda nak fokuskan kepada orang kata apa, mungkin untuk tenaga anda sebagainya, mungkin ini yang kedua. Tetapi kalau anda memang fikir, okey, aku nak beli aloe vera gel dan aku nak start push jual aloe vera gel ini, aku nak start popularkan aloe vera gel ni, aku nak orang dapat aloe vera gel, dan mungkin anda boleh ambil set yang ketiga. Ketiga-tiga ini, tuan-tuan sekalian, anda akan layak menjadi VIP Assistant Advisor on the spot. Tak ada cerita banyak. Dan ini cuma pembelian one time saja. Bukan tiap-tiap bulan anda kena beli. One time saja anda boleh beli. Dan anda akan dapat modal sekali diskaun 30% berkali-kali sampailah anda naik pangkat. Dan juga untuk pukul 60% berkali-kali juga sampailah anda naik pangkat. Kalau anda menjadi VIP,
dan anda jual produk Forever ini, untung satu botol aloe vera gel adalah lebih kurang RM35 untuk anda. Tetapi kalau anda sign up VIP dengan beli set ini juga di bawah anda, satu kepala anda akan untung RM400. Kalau anda nak balik modal, senang. Anda daftarkan 5 orang VIP yang beli produk seperti anda dapat RM2,000 dah keuntungan. Balik modal, ada balance lagi. Tuan-tuan dan sekalian, dan benda itu sebulan pun settle sebenarnya kalau ikutkan. Tu kisah je. Jadi cadangan saya, anda teruslah jadi VIP murah RM1,600 lebih ini. Anda boleh hubungi siapa yang bawa anda yang bagi link ini pada anda untuk masuk dalam Zoom kita malam ini. Dan insya-Allah, saya yakin dan percaya ini ialah pilihan yang terbaik yang anda akan buat sepanjang kehidupan anda, insya-Allah. Kami akan berusaha untuk didik anda sehingga anda dapat seperti mana kami ataupun lebih bagus lagi, insya-Allah taala. Baik. Nanti macam saya kita katakan, kerja sebagai seorang VIP, of course, untung anda dapat diskaun 30%, untung 60%, boleh daftar ahli, lesen meniaga dekat 170 negara, satu dunia boleh daftar orang, income aktif dan pasif dan juga modal sekali semua hidup, tak payah maintain, tak payah MOQ, tak turun pangkat dan juga tak ada sistem point, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa setakat itu saja kita punya penjelasan bisnes kita pada malam ini, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Minta maaf kerana makin ambil masa anda lama sikit, tetapi apa-apa pun, saya yakin dan percaya setiap di antara kita ni ada cerita kita, ada masalah kita dan sebagainya. Tetapi percaya cakap saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang paling utama sekali ialah bukan tentang apa yang kita tengah lalui, tapi yang paling penting sekali ialah bagaimana cara kita untuk atasi benda ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak tahu kisah anda, tetapi saya yakin natijahnya serupa saja. Dan saya memang saya cakap terus terang, inilah kail yang paling bagus yang boleh saya bagi pada anda. Kalau geng-geng kumpau ini macam kail Shimano saya bagi ke anda, boleh anda gunakan untuk anda kutip kejayaan satu persatu di dunia Forever. Minta maaf atas segala salah silap, kalau ada kekurangan dan sebagainya. Yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, dan yang kalau comel itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya tak ada minta banyak. Saya cuba minta anda bersedia untuk berpisah dengan RM1,600 ini, dan insya-Allah itulah 1,600 yang terbaik yang pernah anda belanjakan seumur hidup anda. Saya sayang anda semua. Jalan pasti ada, mesti ada cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifrah dan suatu as. Okey, jumpa lagi semua. Bye-bye.